أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على بنعمة الإسلام وبنعمة الإيمان وبنعمة الهداية. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah. Sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah terus-menerus memberikan kita petunjuk, taufik, hidayah dalam bimbingan agama Allah Subhanahu Wa Taala, agar sama-sama kita mencapai keselamatan, ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia yang fana ini, dan yang paling penting sekali, kebahagiaan, ketenangan, keselamatan, selamat hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau, wahai Allah, tidak ada apa yang kami ketahui illa ma 'allamtana, melainkan segalanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita semua. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا علم الإنسان ما لم يعلم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dikasihi lillahi ta'ala wa li rasulillah yang sedang menonton pada saat ketika ini secara langsung melalui platform TikTok. Sihat ke semua? Cuba komen sikit di ruangan komen. Subhanallah. Sihat ke? Sedang mendengarkan live ni daripada mana? Subhanallah. Tengah buat apa? Bagi yang bekerja, adakah sekarang tengah berehat? Ataupun yang tidak bekerja, ya? Kan? Robbatul bait, menjadi suri rumah. Apakah yang sedang dilakukan pada saat ketika ini dalam masa-masa bulan Ramadan? Selalunya kalau bukan bulan Ramadan, mungkin di kalangan kita memasak, betul tak? Sebab kerana kita nak menyediakan makanan ya untuk ahli keluarga kita, dan kita pun nak makan juga, makan tengah hari kan. Tapi bulan-bulan Ramadan ni sahabat-sahabat buat apa waktu-waktu begini? Ya, sambil-sambil ya para suami kita yang sedang dalam perjalanan untuk pergi menunaikan solat Jumaat, ataupun ada di kalangan yang suaminya bekerja dan seumpamanya. Ya, walau di mana kalian berada, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya baca sikit komen lah. Salam, saya dari Kuala Krai, Kelantan. Masya Allah. Alhamdulillah sihat. Acik Niza dari Ganu. Masya Allah. Alhamdulillah sihat. Daripada Melaka pun ada. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah dari Putrajaya. Okey, tak jauh lah kita. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat pencinta ilmu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam Ramadan. Ramadan Karim sahabat-sahabat. Moga-moga ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tenaga yang bertambah luar biasa. Ya, dalam kita menelusuri bulan Ramadan, bulan mulia, bulan suci ini, dalam kita ya menelusuri dengan perbanyakkan amal ibadah dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, subhanallah. Sahabat-sahabat, hari ni kita nak buat usrah tau. Hari ni kita nak buat usrah. Kan, hari Jumaat pula tu, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Perbanyakkan berselawat tau. Jangan lupa selawat. Siapa yang tak berselawat lagi, berselawatlah sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak kelebihan selawat ni sahabat-sahabat. Kan Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, barang siapa yang berselawat ke atas Rasulullah sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Maksudnya apa tu sahabat-sahabat? Sekali kita ingat pada Rasulullah, sekali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 kali Allah ingat pada kita sahabat-sahabat. Ya, dan Rasulullah sebut dalam hadis yang lain, berselawatlah kamu ke atasku, sesungguhnya selawat kamu itu tablughuni haitsu ma kuntum.
akan sampai kepada aku. Masya Allah, tabarakallah. Okay, baik, subhanallah. Sahabat-sahabat, sambil-sambil dengan usrah tu, cuba tap-tap screen lagi dan sharekan kepada sahabat-sahabat wanita untuk sama-sama kita isi masa kita ni. Kan, mungkin kalau bukan bulan Ramadan, kita boleh pergi makan, kita boleh pergi buat kerja lain. Lagi-lagi bagi wanita-wanita yang berkerjaya, mungkin waktu-waktu ni lah, waktu nak pergi makan tempat-tempat viral kan. Sebab kebiasaannya hari Jumaat ni, dia punya masa tempoh berehat tu agak lama kan. Subhanallah. Tapi subhanallah kan bulan Ramadan, jadi kita isikanlah dalam pasal-pasal tak boleh nak pergi makan tu, isikanlah waktu ini untuk kita hadir usrah. Tambahkan thaqafah kita, tambahkan ilmu agama kita. Tak ada gambar, Allah, tak nampak. Alamak, gelap ya. Okey, baik, subhanallah. Tapi suara saya dengar ya. Kenapa gelap? Okey, Masya Allah. Itulah, saya pun pelik juga ni, kenapa gelap. Okey, baik sebentar. Okey, dah nampak ke? Okey. Okey, clear Suara jelas tak suara? Suara jelas tak sahabat-sahabat? Jelas Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Minta maaf lah, ada masalah teknikal sedikit. Jelas Okey, baik, jom kita mulakan nak. Dah ready belum? Kalau dah ready, komen dengan huruf besar, ready. Kalau dah ready, komen dengan huruf besar, ready, insya-Allah. Ready, insya-Allah. Hari ni kita nak masuk satu topik lah. Kita nak bincangkan satu tajuk. Menarik. Tajuk yang sangat relatable dengan wanita, khususnya di bulan Ramadan. Subhanallah. Kalau dah ready, kalau 10 orang komen ready, baru kita mula. 10 orang komen ready, baru kita mula. Baru 5 orang. Kan? Subhanallah. Kat sini yang sedang mendengar 150 orang. Ready Okey. Okey, Alhamdulillah. Baik, sambil-sambil tu sahabat-sahabat sharekan dekat grup-grup kenalan. Grup WhatsApp family, grup WhatsApp kawan-kawan, grup WhatsApp rakan sekerja, grup WhatsApp jiran sekoria, grup WhatsApp kawan-kawan tadarus kan. Grup WhatsApp sahabat-sahabat yang hadir majlis ilmu, supaya mereka mengisikan masa mereka pada hari Jumaat ni dalam pada muslimin, para lelaki pergi menunaikan solat Jumaat, kita isikanlah diri kita dengan mendengar sedikit tausiah, insya-Allah. Okay, kita isikan, tambahkan ilmu pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, baik, subhanallah sahabat-sahabat yang dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, hari ni kita nak kupas satu topik berkaitan dengan wanita ketika di bulan Ramadan ni. Biasanya disebabkan bulan Ramadan ni adanya satu ibadat yang dinamakan sebagai solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Subhanallah. Cuma yang kita nak bincangkan pada hari ini berkaitan dengan, selalunya permasalahan ini memang berlaku ketika mana bulan Ramadan. Kenapa berlaku pada bulan Ramadan? Kerana dalam bulan Ramadan adanya ibadat yang bernama solat sunat tarawih. Bila ada solat sunat tarawih, apakah permasalahan yang sering dilakukan oleh ramai wanita yang sama-sama kita nak perbaiki, sama-sama kita nak islah diri, sama-sama kita nak tambah baik, sama-sama kita nak muhasabah, termasuklah diri saya yang bercakap pastinya, khususnya terlebih lagi kan. Sama-sama kita tambahkan pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan apa tu Ustazah? Subhanallah. Agak-agak berkaitan dengan apa sahabat-sahabat? Bila Ustazah bagi hin-hin sikit muqaddimah tu, berkaitan dengan wanita dan Ramadan, kemudian dilit pula dengan ibadah solat sunat tarawih. Cuba komen, agak-agaklah berkaitan dengan apa sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat boleh, siapa yang boleh agak dan boleh baca? Subhanallah.
Cuba komen. Agak-agak berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan ni? Berkaitan dengan apa? Solat berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya. Berkait dengan pula wanita sebagai seorang muslimat. Sebagai seorang muslimah. Kemudian relate dengan ibadah solat sunat tarawih. Subhanallah. Okay, ada yang kata berkaitan dengan saf, ada yang berkaitan dengan aurat, ada yang berkaitan dengan bawa anak kecil ke masjid, ada yang kata berkaitan dengan wanita ke masjid, ada yang kata dengan solat di rumah atau di masjid dan saf. Masjid ke di rumah. Sesuai tak? Nampak? Dah tanya soalan dah. Kita belum mula usrah lagi dah ada yang bertanya soalan. Okay, tarawih sendiri kat rumah ke tarawih kat masjid? Masya Allah. Ya, inilah yang kita nak bincangkan ni. Ini yang kita nak bincangkan bersama-sama dalam usrah pada kali ini. Jadi orang lelaki pergi solat Jumaat, kita hadir usrah. Tak dapat dah hadir fizikal Ustazah sebab yang barangkali ada kekangan kerjaya, ada kerja yang perlu dipenuhi, kan? Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri membantu suami, sebagai seorang ibu, ya, nak membesarkan mendidik anak-anak, kan? Dan barangkali mungkin ada di kalangan kita yang menjaga orang tua yang sedang sakit. Jadi kalau nak keluar pergi kelas fizikal ni tak mampu. Betul tak sahabat-sahabat? Jadi kita kena raikan. Sebab itulah ya, dengan kemudahan adanya platform online, zaman teknologi yang serba-serbi canggih ini, kita gunakan ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan berikan ini, yang mudah-mudahan dapat menyebarluaskan lagi kefahaman tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey? Jadi subhanallah sahabat-sahabat, ini yang kita nak bincangkan insya-Allah bersama-sama. Ya, pertama sekali yang saya nak sentuh pada hari ini adalah berkaitan dengan bab saf. Berkaitan dengan bab apa sahabat-sahabat? Bab saf. Cuba komen dekat ruangan chat, huruf besar tulis saf. Supaya lebih ramai yang mungkin ada yang baru masuk live ni, yang dia nak tahu tengah cakap pasal apa ni, jadi kalau sahabat-sahabat ada yang komen tu, mungkin dia akan tengok komen tu, jadi dia tahulah sekarang ni tengah membincangkan permasalahan berkaitan dengan bab saf bagi saf muslimat. Ya, khususnya ketika bulan Ramadan ni yang obvious sangat, yang ketara sangat nampaknya permasalahan itu. Sebab adanya solat sunat tarawih. Ya, yang solat sunat tarawih ni bilangan rakaatnya sedikit banyak berbanding kalau kita hanya melalui bulan-bulan biasa, solat Jumaah biasa. Dia tak ketara sangat perbezaan tu. Tapi disebabkan solat sunat tarawih ni lah, dia berlaku sedikit permasalahan. Khususnya soft orang perempuan. Kan? Kalau orang lelaki, saya rasa jarang lah ada isu nak rapatkan soft ni. Kenapa orang perempuan dia ada isu nak rapatkan soft? Cuba sahabat-sahabat komen. Saya adalah jawapan. Okay? Cuma saya nak tengok juga tantah sahabat-sahabat ada jawapan yang lebih menarik. Lebih ataupun sahabat-sahabat melihat daripada sudut angle yang berbeza, side yang berbeza. Kenapa agak-agak bila masuk bulan Ramadan, solat tarawih je, orang perempuan ni, sah orang perempuan ni ada masalah. Kenapa? Cuba teka kenapa. Subhanallah. Ya betul Ustazah, bawa anak, siap letak anak baring dalam saf. Masya Allah kan. Saya pun tak tahu kenapa. Cubalah teka. Cuba teka. Ustazah nak dengar. Sebab apa? Sebab tak nak duduk kat panas. Ya, sebab nak duduk bawah kipas. Sebab nak dekat dengan aircon. Apa lagi? Sebab ada bawa anak. Ya, betul-betul. Sejadah pun sama. Kan? Sejadah pula, sejadah yang hak besar tu. Sejadah pula beli dekat Mekah Madinah pula. Kan? Ataupun kalau beli yang tak beli kat Mekah Madinah, beli yang branded sikit lah. Kan? Beli yang brand-brand Nilofa ke apa kan. Jadi sayang dengan sejadah tu. Tak nak tinggalkan sejadah tu. Itu pun punca juga tu. Lagi apa lagi? Kurang ilmu. Masya Allah. Sebab tu kita nak tambah ilmu ni. Kan? Jadi kongsikan lagi dengan kawan-kawan. Dengan sahabat-sahabat lain. Khususnya wanita. Okay, sebab ini usrah wanita. Okay, orang lelaki jangan masuk. Orang lelaki pergi solat Jumaat sekarang. Nampak tak? Saya dah marah ni. Subhanallah ya. Kurangnya ilmu. Ya, jadi kita nak tambahkan ilmu. Okay, selalunya terlekong terduduk. Pun jadi punca juga. Ni saya tak terfikir ni. Macam mana telekong terduduk Telekong terduduk. Jadi kenapa dia tak nak rapatkan saf? Sebab telekong terduduk Maksudnya macam mana tu? Telekong ditindih orang sebelah, rimas langgar bahu hihu. Oh, langgar bahu hihu. Oh, dia buat bunyi-bunyi macam tu Ego. Masya Allah. Ni kita nak belajar ni. Bila adanya rasa ego, mungkin siapa-siapa yang adalah sedikit ego tu kan, rapatkan saf tu. Jom nanti kita telusuri, kita baca hadis Rasulullah. Saya yakin dan percaya kalau sahabat-sahabat baca hadis Rasulullah ni,
ia akan melunturkan jiwa kita, hati kita, melembutkan hati kita untuk nak cuba berusaha rapatkan saf walaupun dalam keadaan macam terpaksa ke, dalam keadaan macam tak apa suka ke, jiran yang duduk sebelah kita pula jiran yang kita tak apa suka kan, contoh. Tapi disebabkan baca hadis Rasulullah ni, insya-Allah kita akan terpujuk. Nak tahu apa dia? Kena stay tune. Kena stay tune, kena panggil lagi kawan-kawan sahabat-sahabat wanita lain dengar. Sebab apa kena ramai-ramai dengar ni? Sebab yang nak rapatkan soft tu bukan kita je, betul tak? Yang masalah tak rapatkan soft, nak rapatkan soft dan tak rapatkan soft tu bukan kita je. Kita nak semua orang rapatkan soft. Semua orang bagi kerjasama. Betul tak sahabat-sahabat? Kalaulah ada seorang yang tak bagi kerjasama, yang lain semua terikut. Betul tak? Kan? Bila seorang ajak seorang kita tak nak. Yang ni pun ajak tak nak juga. Masya Allah. Lala siapa yang nak rapatkan soft tu? Kan? Persoalan di situ. Okay? Sebabkan terlekong. Kenapa sebab terlekong tak nak rapatkan soft? Kenapa? Yang terlekong cantik-cantik, dia satu soft lain ya? Macam tu ke? Sebab majoriti bawa saudara cantik-cantik. Ya betul. Sebab orang perempuan bawa saudara personal, tak sama size. Pilih kawan. Oh ada juga ya. Nak duduk dengan kawan-kawan saja. Tak nak duduk dengan makcik-makcik. Tak nak duduk dengan nenek-nenek. Mungkinlah nak duduk dengan rakan-rakan sebaya. Sebab dia punya pengaruh rakan sebaya tu kuat sikit barangkali kan. Subhanallah. Okay. Baik. Banyaklah ya. Masya Allah banyak orang komen ni. Subhanallah. Saya tak terbaca. Jadi sambil-sambil tu kita nak masuk dah topik ni. Ya betul. Jadi maknanya bila sahabat-sahabat komen ni, isu ni berlaku tak? Maksudnya realitinya berlaku. Permasalahan bab nak rapatkan soft ni bagi orang perempuan, bagi orang wanita. Khususnya boleh kita lihat, boleh kita nampak ketika mana mendirikan solat sunat tarawih. Sebab lama kan? Solat tarawih sama ada buat 8 ke ataupun buat 20 ke. Kan? Jadi dia agak lama. Bila lama tu dia nak cari tempat yang eksklusif, tempat yang selesa, tempat yang kondusif, tempat yang bawah kipas, tempat yang bawah aircon. Kan? Dan sebagainya lah macam-macam. Okay? Baik. Subhanallah. Jom sama-sama kita fahamkan dulu berkaitan dengan bab rapatkan soft ini. Sahabat-sahabat yang dekat Allah Subhanahu Wa Taala, apakah hukum? Kita pergi dulu. Apa hukum merapatkan soft ketika mana menunaikan solat secara berjemaah? Apa hukum dia? Cuba komen. Siapa dapat tahu? Okay? Apa hukum? Kurangnya, kata Queen, kurangnya ilmu pengetahuan bab ini. Ya, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang kurang pendedahan kan, tak ada orang bagi tahu. Kurangnya ilmu. Jadi ni yang saya nak bagi tahu ni insya-Allah dengan izin Allah yang melalui pembelajaran saya dengan guru-guru saya, yang murabbi-murabbiah saya. Jadi insya-Allah saya nak sharekan kepada sahabat-sahabat supaya sahabat-sahabat tolong bantu juga saya untuk sharekan kepada sahabat-sahabat lain, khususnya wanita. Sebab nama usrah ni, program kita ni usrah wanita. Sekali lagi saya beri warning, beri amaran, orang lelaki jangan masuk. Orang lelaki jangan masuk, siap-siap pergi mandi ke, prepare ke nak pergi solat Jumaat, pakai hand sanitizer, pakai lawa-lawa, pakai wangi-wangi, ikut sunnah Rasulullah, pergi solat Jumaat. Sekarang dengar khutbah Jumaat. Tak sah sibuk masuk dalam live ni, dalam room ni. Sebab kita nak cakap pasal wanita saja kan. Okay, subhanallah. Okay, baik. Baik, hukum merapatkan soft ketika mana solat berjemaah. Ada orang tanya, Ustazah kalau orang istihadah boleh ke jemaah? Ya, boleh tarawih jemaah ke Ustazah? Okey, nanti kita akan jawab ni. Jadi bersabar sahabat-sahabat. Satu persatu kita akan jawab insya-Allah. Ada yang tak nak ganjak ke kanan sebab tak nak bergerak pegang orang sebelah kanan. Anjak ke dia boleh, macam mana? Ada yang tak nak ganjak ke kanan sebab tak nak bergerak. Pegang orang belah kanan, anjak ke dia boleh ke macam tu Ustazah? Oh, dia nak anjak ke kiri. Oh, faham? Okay? Okay, baik. Kita pergi dulu. Fahamkan dulu satu persatu. Apakah hukum merapatkan soft ketika mana solat berjemaah? Hukumnya, sahabat-sahabat, adalah sunat muakkad. Hukumnya adalah sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Sunat muakkad maksudnya sunat yang sangat-sangat dituntut. Sunat yang sangat-sangat digalakkan. Di bawah daripada wajib tau. Atas daripada sunat biasa. Sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Subhanallah sahabat-sahabat. Itulah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan yang untuk menunjukkan kesatuan dan kekuatan umat Islam. Bila mana kita rapatkan saf ni sahabat-sahabat, ya, Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min tamamis salah. Kita biasa dengar kan, ya, ayat ini dibacakan oleh imam kita ataupun bilal kita, subhanallah, bila mana kita nak menunaikan solat Jumaat di masjid ataupun surau.
Apa maksudnya? Tapi biasa dengar lah, tapi tak tahu maksud. Ni jom sama-sama kita dengarkan maksudnya supaya kita faham. Bila kita faham, insya-Allah kita akan cuba taat. Bila kita faham, insya-Allah kita akan beramal itu dengan ilmu. Dia bukan ikut-ikut orang, dia bukan ikut selera tekak sendiri, bukan ikut hawa nafsu. Kita beramal dengan adanya ilmu. Okay, maksudnya sahabat-sahabat ayat hadis tersebut, maksudnya adalah lurus dan rapatkan saf kamu. Kerana saf yang lurus itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Saf yang lurus itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Jadi kita ni bila mana melakukan ibadat, kita nak ibadat yang biasa-biasa ke, yang biasa-biasa ke, kan? Kita nak ibadah yang sempurna. Kita nak ibadah yang diterima oleh Allah ke, kita nak ibadah yang tak dipandang oleh Allah. Bila kita berusaha untuk beribadah dengan sempurna, dengan harapan, mudah-mudahan ibadah kita dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak sahabat-sahabat? Jadi antara kesempurnaan solat itu adalah bila mana kamu menunaikan solat berjemaah, kamu kena rapatkan saf. Okay? Kita ni kadang-kadang kan hal-hal keduniaan kita nak yang sempurna. Kita nak yang perfect. Contohnya apa? Kalau kita beli baju raya ke kan, kita nak kalau boleh yang cantik, jahitan kemas, manik dia mahal kan. Manik dia tak senang cabut. Dan seumpamanya lah, mesti kita nak yang paling perfect punya. Apa lagi dalam bab-bab keduniaan? Kalau kita nak beli kereta, kita mesti nak beli kereta yang selesa kan? Kalau kita beli rumah, kita beli rumah yang baik. Kalau kita nak apa lagi? Nak hias rumah, beli perabot yang cantik-cantik. Mesti kita all out punya. Kita berikan yang terbaik semampu kita. Betul tak sahabat-sahabat? Kalau betul, komen betul. Komen betul, huruf besar. Betul tak apa saya cakap ni? Kalau hal-hal keduniaan. Dalam bab makan pun. Dalam bab makan mesti kita macam kalau boleh, takkan nak makan satu lauk je. Kita mesti nak ada lauk ayam, ada sayur sikit. Kalau boleh ada buah sikit, ada pencuci mulut sikit. Pencuci mulut ke, pencuci hidung ke, pencuci telinga. Tak kisahlah ya. Macam-macam lah. Air pula. Tak dan air kosong je, air panas sekali. Air yang bersusu, air yang tak bersusu. Air yang ada koktel, ada yang tak ada. Air yang ada buah, tak ada buah. Macam-macam. Kita kalau boleh all out beri yang terbaik ya untuk. Tapi kenapa dalam soal ibadah kita macam ala kadar? Asal ada, asal buat. Bolehlah asal buat. Begitu ke sahabat-sahabat? Sedangkan dunia ni adalah dunia yang fana. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat kelak. Jadi subhanallah sahabat-sahabat. Jadi kita nak mendapatkan kesempurnaan dalam melakukan ibadat, khususnya bab solat ini, ketika mana menunaikan secara berjemaah, jadi rapatkan saf. Rapatkanlah saf. Bagi tahu kawan-kawan sebelah. Rapatkan saf. Jomlah dapat pahala lebih ya untuk mendapatkan solat yang sempurna, kan? Mari masuk ini bazar ilmu kan. Bazar ilmu. Betul. Kan? Selalu bazar pukul 5, pukul 6 ramai orang berkumpul kan. Beli apa? Beli makanan. Tapi bazar ilmu ni kenapa tak ramai berkumpul? Masya-Allah ya. Betul, saya tak suka tak berkualiti ya. Kita kalau boleh setiap ibadat yang Allah qadarkan, Allah izinkan untuk kita buat ni kan, kita kena berusaha untuk buat sehabis baik. Kita kena berusaha untuk buat sesempurna yang boleh. Itulah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda cinta kita kepada Tuhan kita yang menciptakan kita. Ya, subhanallah sahabat-sahabat yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita pun tak tahu sahabat-sahabat, amal ibadah yang manakah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat ada kejaminan ya, semua sahabat-sahabat, semua ibadah yang sahabat-sahabat lakukan selama hidup ya. Kalau 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup dah Allah qadarkan, alhamdulillah ala kulli hal. Boleh ada jaminan tak semua yang pernah kita buat ibadah tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita pun tak tahu. Wallahu taala alam. Itu semua dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu kan? Jadi sebab itulah selagi Allah bagi nyawa, selagi hayat dikandung badan, selagi Allah izinkan bernafas, dan selagi mana Allah berikan sihat ni. Subhanallah. Selagi mana Allah berikan sihat, penting nak buat ibadah ni perlu adanya kesihatan yang baik. Sebab bila mana Allah cabut nikmat kesihatan ni pun, ia menyebabkan kita pun ya nak rasa kemanisan dalam melakukan ibadah pun. Allahu Akbar. Ni dapat sedikit kurang sahabat-sahabat kan. Jadi sebab itulah buat sehabis baik. Buat sesempurna yang boleh. Yang pertama tadi adalah bila mana kita dapatkan saf. Apa poin pertama sekali adalah tanda untuk mendapatkan sebahagian daripada kesempurnaan solat. Okay, jadi
tulis dalam ruangan komen. Poin pertama, kesempurnaan solat. Ini bab pertama bab soft tau. Poin pertama, kesempurnaan solat. Okay. Poin yang kedua, kita baca daripada hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 717. Dan hadis Muslim juga, hadis nombor 436. Okay. An-Nu'man ibn Bashir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Apa maksudnya? Luruskan saf-saf kamu. Demi Allah, kamu harus meluruskan saf-saf kamu atau Allah akan memecah belahkan hati kamu. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Ini hadis sahih ni, sahabat-sahabat. Sekali lagi saya bacakan. Ya, Rasulullah kata apa? Luruskan saf-saf kamu demi Allah. Kamu harus meluruskan saf kamu atau Allah akan memecah belahkan hati kamu. Jadi Rasulullah bagi pilihan antara dua. Nak luruskan saf, nak rapatkan saf ke atau Allah akan memecah belahkan hati kamu. Allahu Akbar. Jadi mestilah kita nak luruskan saf. Kita tak nak ni Allah pecah belahkan hati kita ni. Ya, sebab itulah barangkali lah kadang-kadang dalam hidup kita ni, ya, bila berkawan dengan orang ni masalah. Bila berkawan dengan orang ni pun bergaduh juga. Bila kawan dengan orang ni pun tak ada je yang tak kena. Ya, kawanlah dengan semua orang, memang selalu dia kawan dengan siapa-siapa gaduh aja, kan? Sebab apa? Pecah belah saja. Barangkali kat mana kita nak semak? Barangkali kemungkinan sebab mungkin ya ada keadaan-keadaan yang bila mana kita menunaikan solat jemaah, mungkin kita ini ada satu fi'il, satu ego, satu perasaan, satu akhlak yang tak nak merapatkan saf. Memang ada sahabat-sahabat, kan? Saya sendiri Allah qadarkan jumpa lah. Kadang-kadang tu bila kita ajak yang belakang tu rapatkan saf, kan? Kemudian dia kata tak nak. Ataupun dia buat tak dengar. Dia tahu. Dia buat tak nampak apa kita cakap tu, kan? Kan, subhanallah, macam-macam lah ya. Ni realiti. Sebab tu benda ni kita kena bincangkan. Permasalahan wanita. Dia mungkin lah ada di kalangan sahabat-sahabat ni, saya sejenis rapatkan saf. Tapi saya tak tahu nak sampaikan kepada ahli qaryah saya. Ataupun ahli jemaah surau masjid saya. Jadi macam mana? Sharekan live ni. Sharekan live ni sahabat-sahabat ya. Supaya lebih ramai cakna dan aware tentang ya ilmu berkaitan dengan rapatkan saf ini. Jadi kita tak nak ni Allah pecah belahkan hati kita. Ya, kita nak penyatuan ummah. Rapatkan saf tanda penyatuan ummah. Allah nak jaga hati kita. Jangan Allah bolak-balikkan hati kita. Jangan Allah pecah belahkan hati kita. Ya, tak naklah kita ada masalah dengan orang sana, masalah dengan orang sini. Penat tahu kalau hidup ada masalah je dengan semua orang. Kan? Siapa kat sini yang menonton, yang sedang mendengar pada saat ketika ini, dalam sehari tu lebih 5 kali disakit hati dengan orang lain? Cuba angkat tangan. Macam mana nak angkat tangan? Ustaz tak nampak pun. Kan? Cuba komen sikit. Betul ada berlaku kan Puan Has, kan? Malam pertama dah ajak rapatkan saf, siap jeling, sedih, nak sembahyang pun terus tak usyuk. Kan? Kadang-kadang tu bila kita ajak benda baik ni, nak ajak rapat saf je, tiba-tiba dia jeling pula kita. Jeling pula, jelingan maut dia bagi. Kan? Mood kita pun jadi, sama je lah macam tu, kan? Kecil besar. Kan? Kalau boleh tak adalah kita simpan dendam tu, janganlah. Cuma kita manusia biasa kadang-kadang tu teruji. Kadang-kadang rasa macam, kenapa dia buat aku macam tu, kan? Kadang, kenapa dia jeling kita? Apa salah kita? Kan? Tak salah pun, kan? Subhanallah. Okay? Jadi subhanallah sahabat-sahabat. Ya, dia orang jeling. Ada ramai orang jeling ya. Ada orang lain pun kata, subhanallah, berkelahi. Pentingnya hadir majlis ilmu. Ya, betul, penting. Supaya kita dapat tahu ya. Mengeluarkan diri kita daripada tidak tahu kepada tahu. Mengeluarkan diri kita daripada kejahilan menuju kebenaran. Mengeluarkan diri kita daripada was-was kepada yakin. Bila mana kita beramal, kita yakin dengan amalan yang kita lakukan. Ya, subhanallah. Okay, jadi jangan tak rapatkan saf. Tadi apa? Pertama sekali poin apa? Bila mana kamu rapatkan saf, tanda kesempurnaan solat. Kedua, bila mana kamu rapatkan saf, Allah takkan mecah belahkan hati kamu. Maknanya apa? Kalau kamu sejenis yang tak nak rapatkan saf, Rasulullah sebutkan apa? La yukhallifannallahu baina wujuhikum. Atau Allah akan memecah belahkan hati kamu. So Allah suruh pilih dua. Nak rapatkan saf ke nak pecah belahkan hati? Sebab itulah kita kena turunkan ego kita.
lunturkan ego kita. Kadang-kadang tu ada situasi yang dia rare sikit berlaku. Misal kata soft dia tak rapat kan. Subhanallah. Soft dia okey. Cuma soft hard depan yang tak rapat. Soft depan dia. Faham ya? Faham ya maksud saya tu? Sekali lagi ya. Okay, soft dia okey, rapat. Tapi soft depan dia ada 1-0. Jadi dipanggil orang hard belakang, yang hard belakang dia suruh rapat ke depan. Betul tak? Pernah tak berlaku kat sahabat-sahabat? Faham kan maksud saya ni? Faham tak maksud saya ni? Soft dia okey. Soft hard depan yang tak rapat. Tapi yang soft okey ni tak nak masuk depan. Dia suruh hard yang belakang pergi masuk sana ke depan. Ada tak berlaku keadaan begitu sahabat-sahabat? Pernah tak berlaku? Sahabat-sahabat pernah jumpa tak? Saya belum pernah dapat keadaan jemaah yang macam tu. Bila diajak rapat soft rupanya ada yang bilang, aduh Puan Hafizah. Kan Alhamdulillah, Masya Allah Puan Hafizah tak pernah jumpa kan. Subhanallah. Alhamdulillah Allah pertemukan Puan Hafizah dengan orang baik-baik, orang yang bagi sama. Ya? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Tapi realitinya ada berlaku. Dan benda ni kita kena berbahaskan bersama. Okay? Ya Ustazah ada kan? Ada. Ada, ya betul. Kan? Kenapa ya? Kenapa dia yang barisan belakang tu tak nak ke depan? Kenapa dia nak kena suruh orang belakang tu yang pergi ke depan? Kan payah orang tu nak lalu, payah orang tu nak skip. Satu soft skip lagi. Jadi kalau semuanya orang bekerjasama, mana yang belakang rapat ke depan, belakang rapat ke depan, jadi semuanya akan ikut. Subhanallah. Kadang-kadang tu bila kita nak menunggu orang yang soft yang belakang untuk dapat yang skip soft yang sana, imam dah start dah. Bila imam dah start, subhanallah, yang ni mungkin dah berganjak, tiba-tiba ni lopong pula. Ini lopong, jadi yang lain kat belakang tu dah start. Masya Allah, itulah realiti yang berlaku ni. Kan? Sebab orang perempuan ni dia kadang-kadang terlambat sikit pergerakan tu. Satu, kita lemah lembut kan? Kita kan lemah lembut, betul tak? Kan? Masya Allah, itulah sifat wanita kan, lemah lembut. Kita kena rasa bangga dan kena berusaha menjadi wanita yang lemah lembut kan. Kita tak nak jadi kasar-kasar. Biarlah orang lelaki yang ambil title tu, jawatan tu. Okay? Kita biarlah lemah lembut. Tu satulah. Tapi dalam keadaan tersebut, kita bukan suruh kasar nak rapatkan soft tu. Suruh lajukan pergerakan. Lajukan pergerakan. Okay? Dalam masa yang sama, disebabkan lambat tu mungkin nak ambil sejadah tu. Nak ambil sejadah satu. Lepas tu nak bentangkan balik. Lepas tu kadang-kadang terbang pula. Betul tak? Kadang-kadang sengit. Begitu. Kalau orang lelaki ni jarang bawa sejadah kecil. Tak tahulah saya kalau suami-suami perempuan kan. Suami saya sendiri tak sukalah. Kan kalau kita suruh bagi sejadah tu, dia kata tak payah nanti tertinggal lah. Renyah kan. Dia nak kosong je, free and easy je. Kan orang lelaki pun kalau kita tengok jemaah saf lelaki pun jarang sejadah kecil ni. Dia bukan macam orang perempuan ni kan. Orang perempuan nak kena ada sejadah. Kan? Sejadah pula kena yang baldu. Nak kena yang cantik, ada rambai-rambai, bunga-bunga, bulu-bulu, macam-macam lah kan. Macam-macam design. Personally saya pun tak ada masalah pun. Sebab saya pun memang nak sejadah. Saya nak sejadah. Sebab orang perempuan ni, satu disukakan yang cantik, disukakan yang comel, disukakan kebersihan, nak orang yang wangi kan. Kadang-kadang karpet tu mungkin ialah dah macam-macam orang lalu lalang kan. Subhanallah. Jadi kita pula sejenis yang jaga facial kita barangkali. Bukan saya lah, saya ni biasa-biasa je, mungkin orang lain lah kan. Subhanallah. Jadi kita nak sujud tu biarlah beralas. Tidak kadang-kadang tu kapus Ustazah, bila kita sujud tu kadang-kadang kalau karpet tu sejenis yang jarang vacuum, melekat batu. Bukan batu besar batu hard kecil-kecil tu kan. Kadang-kadang melekat benang, melekat apa dan sebagainya kan. Sebab itulah kita bawa sejadah. Tak ada masalah sahabat-sahabat. Ya, tak ada salah pun bawa sejadah. Cuma yang kita bincangkan isu hari ini adalah berkaitan dengan bab soft kan. Saya allergic karpet. Masya Allah, ada juga kan. Betul? Ada juga orang yang allergic karpet, allergic habuk. Jadi karpet tu kadang-kadang ada hama, ada habuk kan. Jadi kadang-kadang bila kita sentuh hidung tu, kita nak hirup tu, satu dengan bau-bau yang macam-macam, satu habuk tu kan. Jadi sebab itulah kita ni bawa karpet pula, bawa sejadah. Betul. Itu pun satu bab yang saya tekankan. Sebaiknya sahabat-sahabat, sebaiknya adalah bawa sejadah yang kecil. Untuk apa? Untuk mempermudahkan untuk kita ini rapat soft. Sebab kalau once kita bawa sejadah yang hard besar tu, kita nak alih tu yang payah. Sebab tu kita jadi malas nak alih, malas nak rapatkan soft. Kita suruh orang lain yang rapatkan soft. Kita sendiri yang lebih dekat dengan
yang lopong tu kita tak nak, kita seorang lain yang rapat. Sebab apa? Satu, sejadah kita dah parking, sejadah besar pula. Nak angkut tu payah. Kan? Jadi sejadah yang branded. Kan? Subhanallah. Dapat pula pot tepi tu. Tepi dinding sekali. Benda-benda macam itulah yang menjadi masalah orang perempuan ni kan. Subhanallah. Yang perlu dengar ni hadis Rasulullah ni. Kamu kena mujahadah lah. Memang dalam keadaan rasa dah seronok dah tempat tu. Pot tu dah chop dah. Parking elok dah kan. Tapi mujahadah lah. Sebab kita tak nak Allah pecah belahkan hati kita. Seperti mana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Okay, jadi sebaiknya permudahkan urusan diri kamu dan urusan orang lain adalah dengan membawa sejadah kecil. Kalau nak pakai sejadah. Permudahkan. Dalam bab ibadah ni, kita cuba mencari alternatif yang boleh mempermudahkan untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada orang yang mementingkan soal ibadah dalam kehidupannya. Orang yang mementingkan bab solat ya, dalam kehidupannya, bab apa saja ibadat yang kita lakukan, dia akan cuba mencari pelbagai alternatif ya untuk mempermudahkan dia melakukan ibadat tersebut. Setuju tak sahabat-sahabat? Kalau setuju, komen setuju. Kalau setuju, komen dengan huruf besar setuju. Contohnya misal kata, kita dah tahu dah bila kita solat tarawih ni lama. Jadi kita bawa lah sejadah kecil. Mungkin akan ada perubahan soft, orang ramai. Kan? Itu pertama. Kedua, kita pun pakailah subhanallah pemakaian. Kita nak keluar rumah ni, orang perempuan kan nak keluar rumah, kita cuba pakai pemakaian yang dengan pemakaian tersebut bila kita keluar dah boleh solat. Itulah antara tanda orang-orang yang memikirkan alternatif cara untuk mempermudahkan dia melakukan ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi kita pakailah pemakaian. Nak tahu kita punya pemakaian tu melepasi prasyarat menutup aurat ataupun tidak. Adakah pemakaian kita itu boleh dibawa dalam solat? Kalau boleh dibawa dalam solat, maknanya kita benar-benar menutup aurat dengan baik. Okay, kadang-kadang kita nak bawa telekung agak payah. Kadang-kadang kita stop by dekat situ tapi telekung dalam kereta pula. Kadang-kadang kita pergi singgah di beberapa tempat tapi kita tak expect pula sampai drag waktu solat. Telekung pula dah parking jauh. Tak nak payah nak ambil pemakaian pula tak selesa. Singgah solat dekat mana-mana RNR ke ataupun mana-mana surau ke surau-surau kecil. Telekung pula kadang-kadang ada ketika semua orang dah pakai, kena tunggu sekejap. Kadang-kadang telekung pula tak ada. Lagi-lagi masa pasal-pasal pandemik kan, ada juga masjid surau yang continuously tak renew ataupun tak top up balik telekung di masjid ataupun surau ataupun stesen-stesen surau yang ada kan. Ataupun ada telekung yang sedia ada pun barangkali berbau pula, bertahi lalat, macam-macam lah kan. Bertahi lalat, berfoundation, semua. Telekung pun pakai foundation. Telekung pun pakai foundation kan. Betul tak sahabat-sahabat? Ke saya je yang jumpa benda-benda jenis? Sahabat-sahabat cuba komen sikit. Betul tak apa saya cakapkan ni? Betul tak sahabat-sahabat? Cuba komen sikit. Kalau betul, tulis huruf besar betul. Saya ada jumpa. Jadi sahabat-sahabat, bila kita mementingkan ibadat ni, kita akan cuba cari alternatif untuk mempermudahkan ya kita ini melakukan ibadah. Okay, kita dah tahu dah nanti payah nak solat. Sebab itulah sahabat-sahabat, sebenarnya kita yang kena selarikan jadual harian kita dengan waktu solat. Sehari ada berapa waktu solat? Ada 5 waktu solat. Kita yang kena selarikan jadual kita dengan waktu solat. Bukan waktu solat yang kena selarikan dengan jadual kita. Nampak? Bukan waktu solat yang kena selarikan dengan jadual kita. Contoh waktu solat selarikan jadual kita maksudnya apa? Kita dah tahu dah, kita susun, okay, lepas ni ada meeting, lepas ni ada appointment, lepas ni jumpa orang tu, lepas ni shopping, lepas ni itu, lepas ni ini, barulah hujung-hujung, baru boleh selit solat. Nampak? Itu yang selalu terjadi, betul tak? Itu yang selalu terjadi, betul tak sahabat-sahabat? Kita kena akui. Ya, mungkin pasal-pasal zaman-zaman kita jahil dulu, tak tahu kan? Subhanallah, kita pernah buat benda tu. Jadi kita tak nak begitu. Kita yang kena selarikan jadual kita dengan waktu solat. So kita tahu dah, waktu solat ada waktu-waktunya. Kan? Solatu ala waqtiha. Solat adalah ya dalam waktu-waktunya. Jadi kita pun susun. Okay, contohlah kita bermusafir lah dengan keluarga kita kan. Jadi kita cakap dengan abang, cakap dengan suami kita, bang, nanti kita nak singgah solat zuhur kat mana? Asar kat mana? Kalau musafir yang lebih 2 marhalah, kita nak jamak mudah dan sebagainya. Jadi dah rancang dah ni. Dalam perjalanan kehidupan kita tu kita rancang dah. Masukkan, insertkan waktu solat
jadual kita ni, kita selarikan dengan waktu solat. Bukan waktu solat tu untuk kita selarikan dengan jadual harian kita. Dan itulah yang berlaku bila mana kita menunggu waktu solat yang selarikan dengan jadual kita, memang takkan pernah habis. Kan? Kita ni sibuk kalah menteri. Kan? Macam-macam ada je kerja nak buat. Ada benda je nak buat. Kerja takkan pernah habis, sahabat-sahabat. Itu fakta. Betul tak? Kerja takkan pernah habis. Okay? Jadi subhanallah sahabat-sahabat. Ya, kita kena jaga waktu solat ni. Panjang kalau nanti kita buat usrah lain, usrah bab lain, kita cerita tentang kepentingan solat, kan? Ganjaran solat, apakah akibat tak solat. Benda-benda macam tu yang membuatkan kita nak perbaiki solat kita. Sebab kita siapa nak perbaiki kehidupan dia kena perbaiki solat dia. Kalau dia dah cukup solat 5 waktu sehari semalam, cuba cek pada kualiti solat. Maksudnya perbaiki solat kamu. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan perbaiki kehidupan kita sedikit demi sedikit. Biiznillah. Yakin, percayalah. Ya, sahabat-sahabat mereka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik. Jadi, apakah hukum bagi orang-orang yang tak nak rapatkan saf ni? Bagi orang-orang yang tak suka rapatkan saf ni, apa hukum dia? Kan? Ada orang kan dia tak nak rapatkan saf kan? Jadi apa hukum dia Ustazah orang yang tak suka rapatkan saf ni? Okay, baik, subhanallah sahabat-sahabat. Ketika mana kita mendirikan solat secara berjemaah, hukum tidak merapatkan saf adalah makruh. Apa maksud makruh? Makruh itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun solat tersebut tetaplah sah, tetapi meninggalkan perbuatan merapatkan saf itu bermakna dia meninggalkan salah satu sunnah yang sangat dituntut. Sebab hukum merapatkan saf ketika mana menunaikan solat berjemaah adalah sunat muakkad. Sunat muakkad itu adalah sunat yang sangat dituntut. Okey? Jadi subhanallah. Tapi macam mana ya agak-agaknya? Macam mana kita nak tegur kawan-kawan ke, jiran-jiran ke, ataupun yelah siapa-siapalah yang sejenis tak nak rapatkan saf ni. Sahabat-sahabat ada idea tak? Cuba kongsi dengan saya. Mungkinlah sahabat-sahabat ada pengalaman, kan? Ada tips yang ada cara yang sahabat-sahabat pernah guna dan berjaya. Cuba kongsi. Saya adalah jawapan. Okay, cuma saya nak dengar dulu jawapan daripada sahabat-sahabat. Kan? Macam mana kita nak tegur orang-orang yang tak nak rapatkan saf ni? Apakah cara tegur yang terbaik sekali untuk ajak dia rapatkan saf? Untuk ajak dia rapatkan saf bersama. Cuba komen. Saya nak tengok. Mungkinlah ada sahabat-sahabat komen ni yang saya semacam, wah, baguslah idea ni. Bolehlah kita try kan? Dan mungkin idea yang sahabat-sahabat bagi tahu tu, ada kawan-kawan yang sedang mendengar secara live ni, dia tengok. Dia pun dapat idea. Kan secara tak langsung sahabat-sahabat sedang berkongsi satu ilmu untuk dimanfaatkan kepada orang ramai insyaAllah. Okay. Meh dekat dengan saya ni ada kosong ni. Puan Bariah kata, macam tu kan. Dia punya ayat tu, meh. Bila meh tu maksudnya dengan rahmah lah. Dengan penuh kelembutan. Meh dekat dengan saya ada kosong ni. Kan. Boleh juga. Suka nak tegur. Boleh kongsi lah supaya tak terasa. Betul. Kongsi sahabat-sahabat. Kan. Tarik lembut. Okay, boleh juga Puan Salbiah kita kata tarik dengan lembut. Ajak tu, jom rapatkan saf, kita pegang dia sikit ke, ada sentuhan sikit ke kan. Dalam sama kita ajak gerak sama sekali. Kalau biasanya begitu, kebiasaannya berjaya kan. Subhanallah. Lagi apa lagi? Cadangan. Jom rapatkan saf sambil senyum. Ni cantik. Saya suka komen ni. Daripada Puan Dusfi. Maaflah kalau Ustazah sebut cik ke puan ke kan. Ustazah generalkan saja. Ustazah letak puan ya. Daripada Puan Dusfi kata, jom rapatkan saf sambil senyum. Ni pun penting. Ni pun Ustazah nak tekankan juga. Ini satu teknik yang sahabat-sahabat, bila kita nak ajak orang rapatkan saf ni, ajaklah secara berhemah. Ajaklah penuh dengan diplomasi. Ajaklah dengan penuh rahmah, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Kadang-kadang tu ada juga orang yang sejenis nak ajak rapatkan saf ni, Masya Allah dia punya muka berang tu kan. Panggil berang ke? Betul tak saya cakap ni kan? Muka bengis dia tu kan macam, meh rapatkan saf. Rapat. Dengan berkerut-kerut, dengan cara cakap marah-marah. Jadi orang yang pada asalnya dia memang sejenis okey, dia rapatkan saf, tapi disebabkan nampak orang yang ajak rapatkan saf tu marah-marah, berkerut, dia pun jadi takut nak rapat dengan orang tu. Faham tak maksud saya? Betul tak sahabat-sahabat? Setuju tak? Kan? Dia pun jadi takut nak rapatkan saf sebab marah-marah. Lepas tu kita pula kena duduk sebelah dia pula kan. Masya Allah. Sebab itulah
ajak dengan baik. Kan kadang-kadang kita kena sangka baik. Mungkin orang tu tak tahu kelebihan rapatkan soft. Kan apakah akibat tak rapatkan soft. Mungkin dia pun sejenis yang kurang ilmu kepahaman dan sebagainya. Jadi kita ajak dengan baik. Okay, senyum. Bagus puan Dusfi. Suruh imam cakap rapatkan soft. Ni pun salah satu cara jugalah. Ya. Dan kebanyakan imam akan baca hadis Rasulullah tadi tu kan. Rasulullah yang saw sufufakum fa inna taswiyatu sufufi min tamamis salah. Tu biasa imam-imam baca. Cuma masalah kita ni tak faham maksud. Masalah kita ni tak faham apa yang imam cakap tu. Kan kadang-kadang ada imam yang dia baca terjemahan juga. Lurus dan rapatkan soft. Pastikan bahu bertemu bahu. Berada di atas garisan yang lurus. Matikan telefon bimbit atau letakkan dalam mood senyap. Kan? Biasa kalau imam tu main peranan begitu, memang kebiasaannya jemaah yang cakna, jemaah yang bertanggungjawab, ya, dia akan cuba berusaha cek balik, oh betul tak kun saf ni kan, sebelum nak memulakan solat. Bagus juga. Okay? Tapi kadang-kadang imam dah habis cakap dah. Kan? Tapi masih lagi tak berjaya. Kan? Subhanallah. Okay. Apa lagi? Saya baca komen ni. Tampal setiap ruang solat tu rapatkan soft. Tampal setiap ruang solat. Boleh juga. Boleh. Maknanya ini inisiatif pihak AJK masjid ataupun surau. Tampal lah beberapa. Jangan tampal kadang-kadang tu tampal kat had belakang. Had belakang dinding. Kita ni pandang kiblat. Solat arah kiblat. Orang tak nampak pun ada signal. Ada arahan. Ada signage. Menyuruh untuk merapatkan soft. Kan? Subhanallah. Kalau terbaik sekali letak sekali. Ya, kita printkan hadis Rasulullah SAW ni berkaitan dengan bab rapatkan soft. So kita hantar printing. Kita hantarlah yang lawa sikit macam framing tu kan. Ni alternatif AJK. Ataupun kalau tak payah tunggu AJK lah. Takkan semua benda nak harap AJK kan. AJK pun banyak kerja dia. Lagi-lagi Ramadan ni. Nak urus sahur, nak urus iftar, nak urus saf tarawih lagi. Macam-macam kerja kan. Jadi kita sendiri yang tahu ada inisiatif nak dapat buat pahala lebih dan manfaat kepada generasi demi generasi. Masya Allah, tabarakallah kan. Jadi tapi ala kulli hal maklumkan jugalah pada AJK, takut kita main tampal kat dinding kan, dengan cara suka hati kita je kan, supaya kita bagi tahulah mungkin kita nak infak, kita yang hantar printing, kita yang hantar design, kita nak infak sekian-sekian, lulus ke tidak kan. Jadi benda-benda macam tu kita nak tunggu AJK yang buat A to Z mungkin makan masa kan. AJK pun banyak kerja lain, dia pun banyak komitmen, tanggungjawab, peranan, jemaah pula ramai suatu kawasan tersebut. Jadi kita bagi idea, bagi cadangan kan. Baik. Saya biasa pegang tangan dia sama-sama rapatkan soal. Bagus Puan Linda, saya suka. Betul, kalau orang sebelah kita tarik sekali kan. InsyaAllah biasanya keadaan begitu pun mudah. Orang akan ni cakap baik-baik kan. Saya akan bergerak rapat dan pandang orang belakang, sila ke depan Puan. Bergerak rapat dan pandang orang belakang. Okey. Saya bagi tahu rugi tak rapatkan soft. Okay, awak jangan biarkan syaitan ada di antara kita. Bagus ni. Ini pun bagus juga. Puan Syazhana. Subhanallah. Sebab apa sahabat-sahabat? Satu lagi bab perkara ni. Kan, bila mana kita merapatkan soft ni. Ada satu lagi hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dengar baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nombor 666 yang dinilaikan hasan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, menyatakan an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sawuf sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatil lisyaitan. Maksudnya apa? Luruskan saf-saf kamu. Rapatkan bahu-bahu kamu. Tutuplah celah-celahnya. Lembutkan tangan saudaramu. Bagus ni. Tarik tangan saudara kita. Dan jangan biarkan ada ruang untuk syaitan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila mana kita dapatkan soft ni, secara tak langsung sebenarnya, kita tidak memberi ruang kepada syaitan untuk mengganggu kita ketika solat. Mengganggu kekhusyukan kita ketika nak menunaikan solat. Penting tahu khusyuk dalam solat ni. Ya, khusyuk dalam solat sebahagian daripada kualiti solat kita. Itulah kualiti solat ni, kena ada khusyuk. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un kan, fawailul lil musallin. Celakalah, kecelakaan besar bagi orang-orang yang solat, kata Allah. Allahu Akbar, terduduk kita baca ayat tu. Masya Allah, kita ni solat. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah qadarkan. Celaka pula.
Allahu Akbar. Kalau orang ni sembilan kata, mak ai celaka, nak celaka lah ai. Cakap ni sembilan dah ni. Nak celaka lah ai, dah solat celaka pula. Subhanallah. Pertama yang perlu kita ambil ibrah daripada ayat tu, kan, subhanallah. Kalau orang yang solat pun boleh celaka, apatah lagi yang tak solat. Nampak? Itu pertama. Kedua, kita kena baca ayat tu dengan ayat lengkap yang seterusnya. Ayat kedua. Fawailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahun, iaitu orang-orang yang lalai, yang leka dalam solatnya. Sebahagian ulama mufassir mendefinisikan lalai dan leka ini adalah tidak khusyuk. Sebahagian juga ulama mufassir ada mendefinisikan orang-orang yang sengaja melewatkan solat. Solat ujung-ujung tu, kan, subhanallah. Jadi sebab itulah kita kena jaga kualiti solat kita. Jadi subhanallah, kita tak nak ada gangguan-gangguan yang tidak baik ni. Syaitan ni itu memang kerja dia, sahabat-sahabat, ya. Memecah belahkan umat, memecah belahkan orang Islam, kan. Mengganggu gugat kita, kan, subhanallah, ya, mengganggu iman kita. Dan itu jugalah yang disebutkan, ya, iblis ni dah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan di dalam Al-Quran, ya, mereka akan ganggu kita daripada kanan dan kiri, depan dan belakang, atas dan bawah. Memang raja dia, kan, syaitan, iblis jin dan syaitan dan konco-konconya itu. Senanglah. Ya, memang raja dia, punch card, memang nak menyesatkan umat Islam. Kan, subhanallah. Jadi kita ni kena berusahalah untuk elakkan diri kita daripada diganggu oleh godaan-godaan yang tidak baik ni. Wala'iyatubillah. Okay? Baik. Ada yang komen, Puan Masni Mas kata, comelnya telekung, sinilah rapatkan soft. Betul kan? Kadang-kadang orang perempuan ni bila dipuji dia cair. Jadi dia rasa macam satu complimentary, kan. Jadi bila dipuji dia cair, dia pun menjadi macam nak rapatkan soft. Subhanallah. Comel lah Puan Masni, kan. You ada yang ajak muka ketat. You betul, kan. Masya Allah, ya. Sebab selalu suruh rapat macam rushing marah-marah. Itulah. Kan kadang-kadang ada yang setengah jemaah tu marah-marah, kan. Sampai terjerit-jerit. Allahu Akbar. Kita ni tak salah, ya. Kita orang perempuan, kan, janganlah terjerit-jerit. Satu dah lah, kita ni soft orang muslimat saja, kan. Kita ni jemaah perempuan, kita ni pun makmum mengikut imam lelaki. Ada lagi jemaah lelaki dengar pula suara kita terjerit-jerit waktu Ramadan ni, waktu solat tarawih ni. Tak manis. Satu, bila kita orang perempuan tak manis tengok. Itu pertama. Kedua, pakai dah cantik dah, molek dah, pakai telekung, labu-labu semua. Tapi terjerit-jerit. Mana rahmahnya di situ, kan. Cuba sahabat-sahabat, bila kita nak buat satu tindakan tu, kan. Dan lagi-lagi bila yang di hadapan khalayak ramai ni, kan, subhanallah, cuba kita tengok tindakan kita tu. Agak-agak kalau Rasulullah tengok cara kita tu, Rasulullah suka tak? Rasulullah suka tak lihat cara kita marah-marah tu? Kan, subhanallah, kan, sahabat-sahabat. Malu kita dengan Rasulullah SAW, kan. Allahu Akbar. Jadi kita ni kadang-kadang marah-marah ni bukan bab soft je. Kan kadang-kadang marah-marah bab anak-anak bising, kan. Marah. Jerit-jerit. Kan. Tak kisahlah dia acik ke tak acik ke. Dia apa-apalah. Tak apa-apalah jawatan nenek ke dan sebagainya, kan. Subhanallah. Kadang-kadang itulah. Satu bab juga ni. Apa hukum bawa anak kecil pergi ke masjid. Kan. Dan bagaimana pula kalau kanak-kanak berada soft dengan dewasa. Adakah putus soft? Ni pun kita kena bincangkan juga ni. Sahabat-sahabat cuba komen. Cuba komen. Siapa tahu jawapan? Subhanallah. Ustazah, saya pernah nak rapatkan soft. Lepas tu makcik kat sebelah cakap jangan rapat-rapat sangat. Oh, kenapa tu? Oh, mungkin dia takut terpijak terkong kot, kan. Mungkin dia takut bila kita nak duduk tayat akhir terduduk kat kaki. Jadi soft ni yang sebaiknya kata Rasulullah SAW, cara nak menyusun soft ni sahabat-sahabat ada disebutkan, sahabat-sahabat. Ada disebutkan, ya, subhanallah. Okey, cara nak dapatkan soft ni, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 725. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibi wa qadamahu biqadami sahibi. Adakah perlu bahu bersentuhan atau hanya cukup berdiri berdekatan?
Ni cara ni, macam mana teknik nak rapatkan saf ni, macam mana cara nak rapatkan saf ni, adakah perlu bahu bersentuhan? Atau hanya cukup berdiri berdekatan? Apa kata Anas? Bahawasanya setiap kami meletakkan bahunya dengan bahu sahabatnya dan kakinya dengan kaki sahabatnya ketika solat berjemaah. Jadi hadis ni nak menggambarkan bahawasanya para sahabat ni merapatkan saf dengan meletakkan antara bahu ke bahu dan juga kaki ke kaki sebagai tanda kesatuan dan perpaduan dalam solat berjemaah. Cuma kita orang perempuan, kan, kita tak bolehlah kaki ke kaki sebab kita kena rapat semampunya. Yang sebaiknya rapat. Kenapa Ustazah kata rapat semampunya? Sebab mungkin ada di kalangan kita orang wanita ni, dia punya kaki, mungkin peha dia agak sedikit besar, kan. Saya tak kata orang lah, mungkin saya lah dan sebagainya. Jadi rapat semampunya. Okay, yang penting rapat. Okay, subhanallah. Orang lelaki, kaki bertemu kaki. Itu sebaiknya. Itu yang sebaiknya seperti mana yang para sahabat apabila menunaikan solat berjemaah. Cuma kalau kita tak mampu nak terlalu rapat begitu, maka memandai dengan merapatkan dalam keadaan yang selesa. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang sebelah kita ni, ya, dia punya badan dia agak sedikit comel. Saya sebut comel, saya tak ada body shaming ke apa, jangan salah sangka. Sebab saya pun bukannya perfect pun, saya pun tak sempurna, kan. Saya nak bagi gambaran. Disclaimer awal-awal. Jangan nanti kata saya ni pula, ya. Subhanallah. Okay, jadi mungkin dia sedikit comel. Jadi bila kita nak sentuh bahu, mana dan sentuh bahu, dia dapat lengan dulu barangkali, kan. Ataupun dapat siku dulu. Contoh. Jadi serapat yang semampunya sahaja. Okay, mungkin orang yang tak nak terlalu rapat, mungkin dia bila mana dia, Allahumma salli, bila duduk tahiyat akhir tu, kita orang perempuan ni pun ada kelebihan, ada aset-aset tertentu lah. Terutama aset, faham lah apa yang saya sebutkan ni, terutama lagi-lagi orang lelaki solat Jumaat kan sekarang ni, kan. Jadi sebab itulah saya bincang bab ni ketika mana hari Jumaat, ketika orang lelaki menunaikan solat Jumaat. Okay, jadi kita aset kita belakang tu, aset kita bahagian belakang ni mungkin ada orang yang sedikit besar. Jadi bila mana sedikit besar, bila dia duduk tahiyat akhir tu, dia akan memakan sedikit ruang, begitu, kan. Dia akan makan sedikit ruang, ambil sedikit ruang. Jadi mungkin boleh gapkan seadanya, tanpa merapatkan antara bahu dengan bahu pun. Yang penting semampunya berusaha untuk merapatkan saf. Okay, baik. Macam saya ni comel bila duduk ni, kadang saya terduduk sipi-sipi kaki jemaah, ya, kan. Betul, comel. Kita panggil comel, ya. Okay, kita panggil istilah comel, Puan Hurina. Jadi sebab itulah mungkin dia nak ruang sedikit, kan. Subhanallah. Okay, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tadi kat mana soalan yang Ustaz tak jawab tadi? Berkaitan dengan, okay, bolehkah kanak-kanak sebaris saf dengan orang dewasa? Boleh ke kanak-kanak ni sebaris saf dengan orang dewasa? Ini permasalahan yang selalu juga jadi. Kadang-kadang ada orang yang halau kanak-kanak tersebut, kan, ataupun mengasingkan saf kanak-kanak, ataupun ada juga yang bawa kanak-kanak sebaris dengan saf dewasa. Jadi yang mana satu betul? Boleh ke tak boleh? Putus saf ke tak putus saf? Okay, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawasanya, okay, dengar baik-baik, dalam solat berjemaah, kanak-kanak boleh diharuskan sebaris saf dengan orang dewasa, asalkan dengan syarat. Dia ada syarat dia. Dengan syarat kanak-kanak tersebut mereka sudah memahami adab dan tertib-tertib di dalam solat. Dengan syarat itu. Dah tahu adab, dah tahu tertib-tertib untuk menunaikan solat. Dan pastikan dia solat. Kanak-kanak walaupun subhanallah umurnya belum memayis, subhanallah, ulama fuqaha menetapkan umur kanak-kanak ni, menurut fuqaha, kanak-kanak yang dah boleh bersama sebaris saf dengan dewasa ini, menurut fuqaha mengatakan lebih kurang 7 tahun ke atas. 7 tahun dan ke atas. Sebab kebiasaannya umur 7 tahun ni dia dah melalui fasa memayis yang boleh membezakan baik dan buruk. Yang boleh memahami adab dan tata tertib solat. Dan mereka boleh berada dalam saf orang dewasa
jika mereka berkemampuan untuk menjaga tata tertib. Dan memang pada usia 7 tahun pun dalam agama Islam ini, Rasulullah sebutkan, ya, ibu bapa dianjurkan untuk mula mengajarkan dan menggalakkan, mendidik tarbiyah anak-anak ini untuk mula solat. Kan, hadis Rasulullah SAW, Rasulullah kata apa? Muru auladakum bis salah. Wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Wafarriqu bainahum fil mada'i. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Suruhlah anak-anak kamu bersolat ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi kita mula didik anak-anak solat ni umur 7 tahun. Sebab itulah dalam saf ni pun fuqaha menetapkan walaupun dia umur 7 tahun tapi dia sebalik saf dengan dewasa, tidak ada istilah putus saf dengan syarat dia mampu menjaga tata tertib dan adab-adab dalam saf, adab-adab dalam solat. Dalam hadis tersebut kalau kita nak lengkapkan pemahaman tu, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan boleh pukul mereka jika tidak melaksanakan solat itu ketika bermula berumur 10 tahun. Tapi jangan kita tengok had boleh pukul tak solat umur 10 tahun je. Tapi kita tak mulakan didik daripada umur 7 tahun. Kadang-kadang orang ambil had yang boleh pukul tu je kan. Subhanallah, pukul je sesuka hati. Tapi didik tarbiyah daripada umur 7 tahun tu dia tak lakukan. Sebab tu didik umur 7 tahun, 7, 8, 9. Okey lah 3 tahun kan kita tarbiyah. Nama pun tarbiyah. Dalam keadaan fasa-fasa tarbiyah tu mungkin ada drama-drama lah ya. Anak-anak kita ni kadang-kadang ya malas nak ambil uduk lah. Ya nak ambil telekung malas lah. Kadang kalau rumah 2 tingkat, telekung kat atas, nak solat kat bawah. Dia punya rengek nak ambil telekung malas lah apalah sebagainya. Jadi bila kita sebut tarbiyah, apa saja cara untuk bagi anak tu solat, mungkin kita pakaikan tudung kita. Mungkin dia pakai tudung, pakai stokin. Itu namanya tarbiyah, fasa-fasa tarbiyah. Dalam masa yang sama, kalau dia terbangun lewat, misal kata, kan, bangun subuh. Solat subuh lewat. Dia baru bangun. Kan, kita pun kata, awak belum solat subuh kan, awak ambil uduk. Solat sekarang. Itu namanya tarbiyah walaupun lewat daripada waktunya. Itu kita namakan proses tarbiyah dia. Kan, kadang-kadang ada ibu ayah kalau tak tekan bab solat ni, bila tengok anak tu tak solat, biarlah dia penat, berbalik futsal. Biarlah dia tak larat tu balik sekolah. Kan? Subhanallah. Tidak. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu Ta'ala, bab solat ni tolong jangan kompromi. Solat benda pertama sekali yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Itu pertama. Dan subhanallah sahabat-sahabat, kalau kita tak mula didik anak-anak ni bab solat daripada kecil, nanti bila dia dah besar, lagi payah kita nak khabar, lagi payah kita nak ajar, lagi payah kita nak didik bab solat. Setuju tak sahabat-sahabat? Lagi payah, lagi ketegak, lagi degil. Tak usah kata anak-anak lah. Kita ni hak besar ni, yang dah besar ni pun, alhamdulillah ya, dah meningkat umur ni pun, kita pun mujahadah nak istiqamah solat awal waktu. Betul tak sahabat-sahabat? Kita pun mujahadah nak khusyuk dalam solat. Betul tak sahabat-sahabat? Kita pun mujahadah nak benar-benar menjaga kualiti solat kita. Kan? Dalam keadaan kesibukan dunia, kita nak menjaga solat. Dah besar ni. Itu pun tahu bab solat ni. Apatah lagi kalau kita, anak-anak itu tidak ditarbiyah, tidak dididik daripada umur kecil lagi. Kan Rasulullah kata apa? Mula dari 7 tahun. Dah 10 tahun baru boleh pukul. Logik lah kan? Dah 7, 8, 9, 3 tahun dah tarbiyah. Jadi logik lah. Jadi kita menjadi ibu ayah yang berilmu, beriman dan rasional. Betul tak? Jadi 10 tahun. Pukul pun ada tempat-tempatnya. Kan? Agama Islam mengajarkan pukul di bahagian permukaan kasar, tapak tangan, tapak kaki, bahagian punggung. Kan? Jangan memudaratkan, wajah ni haram, ya, setengah ulama kata wajah ni haram, ya, subhanallah. Begitulah sahabat-sahabat ya. Itu dari sudut tahap pemahaman bab solat lah. Jadi kata fuqaha, kanak-kanak yang berusia 7 tahun ke atas biasanya dah bolehlah memahami tata tertib dan adab-adab dalam solat. Okey? Dalilnya mana yang menyokong kanak-kanak dalam saf dewasa ni? Maksudnya untuk menyokong bahawasanya kenyataan kanak-kanak yang berada dalam saf dewasa tidak putus saf. Tak ada istilah putus saf. Dengan syarat kanak-kanak tersebut dapat menjaga tata tertib dan adab-adab dalam solat. Dan dengan syarat dia solat lah. Jangan dia tahu ada tata tertib solat, dia duduk diam je, tapi dia tak solat pun, dia duduk tengah-tengah tu. Kan kita tengah buat saf ni, tiba-tiba ada pula kanak-kanak. Itu memang putus saf lah. Dia tak solat pun. Ni kalau dia solat. Dia solat, tak ada istilah putus saf. Okay, subhanallah. Baik, subhanallah. Okay, dalil yang menyokong kanak-kanak dalam saf dewasa. Pertama, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim.
Sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi ummu Sulaimin khalfana. Saya bersolat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu saya Ummu Sulaim berada di belakang kami. Jadi subhanallah, Anas bin Malik ni pernah solat bersama dengan anak yatim di rumah. Saf di belakang Rasulullah. Rasulullah tak halang pun. Rasulullah tak halau pun. Rasulullah tak suruh pisahkan pun. Saf kanak-kanak dengan dewasa. Okey? Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya kanak-kanak dibenarkan untuk berada dalam saf bersama orang dewasa. Di belakang imam. Bolehlah. Diharuskan. Tak ada istilah putus saf pun. Dengan syarat, saya ulang banyak kali tadi ni. Dengan syarat boleh jaga tata tertib dan adab dalam salat. Kedua, hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ketika beliau masih kecil, beliau ni pernah berdiri di saf dewasa bersama dengan Rasulullah. Pernah berdiri saf dewasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam satu hadis riwayat Bukhari, ya, diceritakan bahawa Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Ibnu Abbas ni dia berdiri sebelah mana? Sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda memegang Rasulullah ni pegang kepalanya Abbas ini, ya, memegang kepala Abdullah bin Abbas ini dan memindahkannya ke kanan dalam saf tersebut. Okay, jadi ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah membolehkan kanak-kanak yang cukup memahami adab solat untuk berada dalam saf bersama dengan orang dewasa, asalkan mereka ini dapat menjaga tata tertib dan tidak mengganggu jemaah yang lain. Okay, jadi subhanallah, kita pun kadang-kadang sebenarnya kalau ikut logik akal dan realiti pun, kan anak-anak ni kalau duduk sebelah kita dia lebih disiplin solat. Kita pun boleh pantau apa yang salah, apa yang tak, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Betul tak sahabat-sahabat? Setuju tak sahabat-sahabat? Kan kalau duduk sebelah kita boleh tengok ini salah ni tak boleh ni. Dan dia lebih payah nak pergi main. Kadang-kadang bila kita lepaskan semua orang lepaskan anak-anak ni, sebenarnya semua orang berkumpul. Anak-anak semua berkumpul ke belakang. Itu yang meriah tu. Meriah habislah bising. Satu masjid dengan bising. Sebab berkumpulnya anak-anak dalam satu kawasan yang tidak tertutup. Mengganggu jemaah. Jadi ini menyebabkan subhanallah bising. Itu yang menyebabkan ada orang yang marah kan. Ada acik-acik yang rasa nak marah je. Segeram je kan. Subhanallah. Okay. Dan subhanallah sahabat-sahabat, itulah dia. Kita ni kan orang besar ni, orang dewasa ni, bila kita belajar bab fiqh ni, kita ada 4 mazhab. Kan? 4 mazhab yang utama lah. Yang kita rujuk subhanallah, yang kita belajar. Iaitu pertama, ya, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Tapi kanak-kanak ni dia ada satu mazhab je. Kanak-kanak ni dia ada satu mazhab saja. Apa mazhab dia? Main. Betul tak sahabat-sahabat? Mazhab dia main saja. Makan, tidur, main. Makan, tidur, main. Makan, tidur, main. Itu yang diulang-ulangnya. Kan? Subhanallah. Ya. Jadi, sahabat-sahabat, imam-imam di masjid negeri, Masjid Putrajaya, Masjid Bukit Jelutong, Masjid Puncak Alam, Masjid Shah Alam, Masjid Kajang, Masjid Bangi, dan semua tu imam-imam besar setiap masjid dan surau ni pun, sebelum nak jadi imam pun, dia melalui pasar main dulu datang masjid. Betul tak sahabat-sahabat? Sebelum mereka jadi imam, mereka melalui pasar pernah bermain di dalam masjid. Betul tak sahabat-sahabat? Jadi subhanallah, itulah dia proses, ya, dalam membesarkan. Kadang-kadang bila kita khabar kan, contohlah dia main kat surau lari, kita pun kata jangan lari, kita kata gitu kan. Agak-agak dia dengar tak sahabat-sahabat? Mana mahunya dia tak dengar. Kan ada anak yang ada dengar lah. Sebab ada anak yang loading 2 tahun, ada loading setahun, ada loading 4 bulan, ada loading 4 tahun. Dan 4 tahun baru dia faham penuh. Full set lengkap baru datang kepahaman tu kan. Cumanya di sana sahabat-sahabat, peranan ibu dan ayah, peranan para penjaga untuk terus menasihati, terus mendidik, terus tegur, terus khabar. Ini pun satu masalah juga. Kadang-kadang ada ibu ayah ni yang tak pernah tegur, tak pernah khabar kan. Ada juga yang saya pernah jumpa, Allah qadarkan, pernah diadukan lah, ya. Subhanallah, anak-anak tu berlari dalam saf tersebut sampai ada acik tu dia letak spek mata dekat sejadah tu. Dia bila dia lari habis terpijak spek mata tu kan. Allahu Akbar. Jadi dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama dia tak tegur. Biar saja, tak ada kata maaf ke apa dan sebagainya. Jadi ini pun penting. Jadi peranan ibu dan ayah untuk
menegur, terus mendidik, terus nasihat, terus tarbiyah, subhanallah. Kan? Jadi subhanallah sahabat-sahabat yang mereka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita harapkan ya, subhanallah. Dan hukum kalau kita bawa pergi masjid kanak-kanak ni pun, kalau kita lihat Mufti Selangor pun dah keluarkan kenyataan ya, hukumnya ada dua. Pertama, harus harus maksud dibolehkan bawa kanak-kanak ke masjid sekiranya dia telah mumayyiz, dah boleh membezakan baik dan buruk dalam masa yang sama. Kalau tak mumayyiz pun dia tidak mengganggu jemaah, hukumnya harus. Tapi di sana ada satu lagi, boleh jadi hukumnya jatuh makruh sekiranya kalau bawa anak tu boleh mengganggu jemaah lain untuk menunaikan solat yang wajib. Jadi makruh. Dia bukanlah haram tapi dia makruh. Makruh tu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi bila saya kata bukan haram, bila kenyataan kata bukan haram tu maksudnya janganlah kita terus bila orang bawa anak je kita terus pandang rendah kan. Kita terus macam apalah bawa anak lah. Tidak, janganlah begitu sahabat-sahabat kan. Sebab kita pun tak tahu kadang-kadang ada orang tu musafir. Betul tak? Dia sebenarnya sedang bermusafir. Jadi dia singgah solat seketika. Jadi kita pun tak tahu. Kan? Subhanallah. Jadi kenalah angkut semua anak-anak beranak tu daripada besar yang kecil-kecil sekali. Jadi subhanallah, jadi kita pun kena faham. Kita pun kena sangka baik. Kan? Jadi subhanallah sahabat-sahabat dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari situ kita kena ada rahmah lah. Di situ kita kena ada rahmah. Cuma yang main peranan adalah tanggungjawab orang dewasa dan juga boleh jadi juga kerjasama yang baik melalui pihak masjid dan surau. Sekarang ni alhamdulillah saya tengok rata-rata sekitar Lembah Kelang khususnya lah ya, sekitar KL dan Selangor dah ada inisiatif yang buat ruang khas untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak bermain, kadang letak taman permainan, apa lagi, ada juga yang letak satu bilik, ada helper yang akan pantau dan bantu melihat. Sebab dia begini sahabat-sahabat, bukan kita tak nak bagi anak-anak solat sebelah kita kan kadang-kadang tu, tapi sebabkan solat tarawih ni lama, solat tarawih ni kan panjang. Dia bukan solat macam solat Allahumma salli Muhammad. Solat fardu ni mungkin duduk sebelah kita, anak tu masih bertahan lagi, kita suruh solat isyak, duduk sebelah solat isyak. Tapi bila dah solat tarawih ni lama. Kan? Bila lama tu dia tak betah. Bila dah baru rakaat kedua solat tarawih dah tanya dah berapa dah 8 ke, dah 8 ke kan. Setiap rakaat dia tanya dah berapa rakaat. Okey? Jadi subhanallah. Jadi kebijaksanaan ibu dan ayah lah kalau tahu sejenis anak yang tak betah berdiri lama dalam saf tersebut, tapi dia nak solat dan kita pun nak tarbiyah, nak didik dia solat, maka kita pun pilihlah saf yang belakang-belakang sikit yang mudah untuk kita berundur, beransur ya daripada berlaku permasalahan tak rapatkan saf ni kan. Subhanallah. Maknanya kebijaksanaan. Saya suka menggunakan kalimah kebijaksanaan. Saya yakin ni semua ibu ayah bijak-bijak. Semua ibu ayah nak yang terbaikkan untuk anak-anak. Subhanallah ya. Jadi kita memudahkan urusan orang lain juga, urusan jemaah lain untuk berikan kekhusyukan, ataupun kebijaksanaan mak ayah juga untuk mencari masjid dan surau yang kids friendly, yang mesra kanak-kanak. Betul tak sahabat-sahabat? Ada masjid dan surau yang memang mesra kanak-kanak. Jadi subhanallah, bawalah ke masjid-masjid dan surau tersebut yang mesra kanak-kanak ni, dia memang ada ruang, ada khas, dan kita pun nak solat, kita pun nak kejar ganjaran solat berjemaah, kita pun nak kejar pahala solat sunat tarawih kan. Subhanallah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dan sebagainya. Okey? Baik, jadi begitulah sahabat-sahabat. Okay, jadi kita sendiri mengenali keadaan anak-anak kita. Jadi kita subhanallah, kita lihatlah kalau sejenis yang mungkinlah ada di kalangan kita yang diuji anaknya sedikit hyper kan. Kadang-kadang nak cakap tak makan saman. Kalau cakap pun memang tak jadi punya lah kan. Jadi mungkin kawalan kita tu berbeza. Mungkin kita tak bawa dulu buat masa sekarang. Kita bawa nanti-nanti bila dia dah faham sedikit dan sebagainya. Dia bergantung kepada kebijaksanaan situasi keadaan masing-masing. Ala kuliah dari sudut hukum begitulah. Harus kalau dia boleh membezakan baik dan buruk dan tidak mengganggu jemaah ketika menunaikan solat, makruh sekiranya sampai ke tahap boleh mengganggu jemaah. Okay, itu dari sudut membawa ke masjid. Dari sudut hukum, merapatkan hukum berada dalam saf dewasa tu, sekiranya dia telah boleh tahu adab-adab dan tertib dalam solat, jadi tidak ada istilah putus saf. Okay, wallahu ta'ala alam. Betul, Hanafi. Hafizah Hanafi, betul. Itu insyaAllah makin besar nanti dia akan faham, betul kan. Pada saya, ibu-ibu yang ada anak kecil, baik solat di rumah, anak terjaga solat kita terpelihara. Okey, ini bergantung pada situasi masing-masing lah kan. Jadi
Kadang-kadang tu disebabkan kadang iftar terus kan, iftar di masjid surau jadi bawa sekali kan. Jadi bergantung keadaan jugalah. Kalau sini macam saya sebutkan tadi lah, kalau anak-anak behave tak ada masalah kan. Kita pun kena galakkan anak ni datang masjid. Betul tak? Dari sudut tarbiyah tu pun dia biasa tengok orang solat, dia biasa dengar bacaan Al-Fatihah, dia pun biasa dengar iqamah, dia biasa dengar azan. Itu pun proses-proses tarbiyah untuk dia mendekatkan diri kepada agama, mendekatkan diri dalam rumah Allah, rasa seronok nak solat kan. Subhanallah. Jadi kita pun kena ada kita pun nak bagi yang terbaik kan, subhanallah. Dan kebiasaannya bila dah biasa di tarbiyah dibawa ke masjid surau ni, insya-Allah dia pun sendiri, kadang-kadang kita tak sempat ajar lagi, dia pun dah pandai cakap Allahu Akbar. Betul tak sahabat-sahabat? Sebab dia biasa dah dengar. Dia dah biasa dah dengar kan. Subhanallah. Cuma kreativiti kita, kebijaksanaan kita lah untuk kita aturkan dengan baik, ya, subhanallah. Okay, dan ala kulli hal, masjid ni macam-macam mana pun ianya rumah Allah. Dia bukan rumah kita. Dia bukan milik AJK, dia bukan milik imam, bukan. Dia rumah Allah, rumah semua sekali. Kanak-kanak pun hamba Allah. Kan, anak-anak ni pun hamba Allah. Kenapa kita kadang-kadang ada orang kanak-kanak dekat saf depan, kita pun pergi tarik dia saf ke belakang. Dah datang dulu. Kan? Kadang-kadang kita ni waktu nak habis iqamat baru nak datang ke depan. Kita tarik pula, kita halau dia lagi. Subhanallah. Dia pun manusia, dia pun hamba Allah. Kita pun hamba Allah. Kita pun nak mengabdikan diri pada Allah. Dia bukan batu, dia bukan kayu. Dia manusia, sahabat-sahabat. Okay, jadi subhanallah, benda-benda macam ni lah, ya. Cuma alternatif, cara kan. Contohnya macam mungkin peranan pihak ibu ayah tegur nasihat. Peranan AJK Masjid Surau adakan alternatif, adanya tempat-tempat kanak-kanak dan sebagainya, ataupun memang dah bagi war-war siap-siap, umumkan siap-siap adanya saf kanak-kanak di bahagian sini supaya tidak mengganggu jemaah dan sebagainya. Boleh jadi juga kan, subhanallah, kadang nak susun atur dengan baik, okay, supaya tidak mengganggu dan sebagainya. Jadi kreativiti masing-masing, sebab solat tarawih ni dia lama. Bila dia lama ni yang permasalahan menyebabkan kita dapat detect lah kebisingan kanak-kanak bila mana kita bawa ke dalam masjid ataupun surau. Okay? Okay, subhanallah. Belajar sesuatu tak? Dapat tak sahabat-sahabat? Dapat tak sahabat-sahabat? Okay. Assalamualaikum Ustazah. Apa hukumnya kalau saf tak center? Kadang-kadang berat ke sebelah kanan atau kiri. Subhanallah. Cantik soalan ni. Cantik soalan ni. Okay, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila mana kita sebutkan bagaimana kita nak rapatkan saf jika tempat tu macam contohnya tak rata ke, ataupun sempit ke, ataupun ada tiang penghalang ke, ataupun macam itulah kadang-kadang berat sebelah kan, tak rata lah jalan itu kan. Jadi subhanallah sahabat-sahabat, dalam situasi keadaan sebegini, usaha untuk merapatkan saf masih lagi dianjurkan semampunya. Berusahalah semampu kita untuk berdiri sebaris dan serapat yang mungkin pada tahap yang semampunya. Itu pun sudah memadai dan sudah mencukupi. Yang penting ada niat dan usaha untuk menyempurnakan saf, walaupun tempat solat kita tu tak berapa ideal, tak begitu rata ataupun tidak begitu baik. Okay, subhanallah. Ya, dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16 Allah sebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan sedaya upaya kamu. Kan? Allah sebutkan juga dalam hadis, ya, idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah sedaya upaya kita. Jangan bila kata tempat tak rata, tempat tak rata, tak payah rapatkan saf. Usaha untuk semampunya merapatkan itu pun masih lagi dianjurkan. Okay, sahabat-sahabat, ya. Cuma dalam kaedah fiqh ni dia terdapat satu kaedah lah kita sebut al-masyaqqah tajlibu taysir. Maksudnya adalah kesulitan membawa kepada kemudahan. Maksudnya bila berlaku sesuatu kesulitan, kepayahan tu, kita mudahkan mana yang semampu kita. Okay, dalam ketaatan kita nak cuba merapatkan juga saf. Kadang-kadang kita boleh tengoklah kalau kita pergi tanah suci kan, menunaikan umrah ataupun haji kan, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram besar kan, kadang-kadang tu saf tu agak tak rata dan sebagainya. So kita yang belum masuk saf lagi ni, kita cubalah masuk saf yang berusaha untuk merapatkan saf. Kan? Kita pun kadang-kadang tak pernah paksa, kadang orang setengah dalam keadaan yang ramai, itu dalam konteks Masjidil Haram lah. Kan? Itu terlalu ramai dan pelbagai negara dan seumpamanya. Jadi kita
Kita dah belajar, kita dah tahu, kita sendiri kena ada usaha inisiatif, berusaha untuk merapatkan soft semampu, semampu kita. Wallahu ta'ala alam. Baik. Satu lagi, antara cara nak rapatkan soft ni pun, sahabat-sahabat, yang saya perasan, kadang-kadang tempat tu bukan ada masalah nak rapatkan soft pun, tak ada. Tempat pun cantik, rata. Cuma kita yang ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada ke depan, ada ke belakang. Sebab apa? Satu, sebabkan ada sejadah tu lah kan. Satu lagi sebab mungkin ada di kalangan kita, ketinggian pun berbeza-beza. Betul tak sahabat-sahabat? Ketinggian pun berbeza-beza. Jadi, alhamdulillah sekarang ni rata-rata, khususnya di negara Malaysia ni kan, masjid dan surau ni ada karpet yang sangat cantik, adanya sutrah. Sutrah tu maksud, kalau karpet tu kita tengok ada garisan-garisan tu kan, itu namanya sutrah. Sutrah, kita berdirilah di atas itu. Nak bagi nampak garis yang lurus, berdirilah di atas sutrah. Kan kadang-kadang dah sutrah tapi masing-masing tak berdiri pun atas sutrah. Diri depan sutrah, diri belakang sutrah, diri itu berdiri ini. Jadi dia tak selari. Ada depan ada belakang, bergantung kepada sejadah masing-masing lah, dah macam-macam lah ya. Jadi dah ada guideline dah ada panduan, dah ada SOP, dah ada panduan untuk kita semua selarikan soft itu. Ya, dalam keadaan kalau lah masjid dan surau itu ada sutrah, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, pergi solat jemaah mana-mana, kalau tak ada, semampunya untuk kita dapatkan satu barisan soft yang baik dan lurus. Ya, subhanallah, semampu kita. Lurus sudah dapatkan soft kan. Kalau ada, alhamdulillah sebenarnya dah ada apa nama ni, cara dah. Dah ada peluang lah untuk kita ini meluruskan soft kita kan, subhanallah. Cuma kita je yang tak nak pilih untuk rapatkan soft. Subhanallah. Ada lagi tak soalan? Ustazah minta maaf kalau ada soalan-soalan dengan kata atas Ustazah terlepas. Kadang kena faham keadaan manusia lain juga. Ya, betul Puan Hafizah. Baguslah Puan Hafizah ni, banyak komen. Bantu memberikan kepahaman kepada sahabat-sahabat lain. Ya, mak ayah pun kena main peranan juga kalau sampai jadi macam tu. Ya, betul. Kan? Ustazah kalau istihadah, ni bab istihadah ni nanti. Kita hari ni bincang pasal soft jemaah. Solat berjemaah. Soft solat berjemaah kan? Ada yang letak beg kat sebelah. Ya betul. Ni pun satu juga kan? Itulah yang saya sebutkan tadi. Kalau kita ini mengambil berat tentang ibadah kita akan cuba mempermudahkan untuk kita melakukan ibadah. Jadi kita tahu dah, bila kita melakukan ibadah ni, kita bawalah benda-benda yang penting dan mempermudahkan diri kita dan orang lain. Tak usahlah bawa beg-beg berat-berat tu, letaklah dekat dalam kereta ke, kan? Ataupun letaklah dekat belakang rak masjid surau tu. InsyaAllah lah, saya selama ni, alhamdulillah lah, saya pun kadang-kadang ada ketika bawa beg agak sikit besar kan. Cuma saya bawa barang-barang berharga tu, saya letak dekat. Cuma barang-barang lain tu, saya tawakal ala Allah. Setakat ni insyaAllah lah, bila kita benar-benar tawakal pada Allah, sebab kita apa? Kita tak nak mengganggu keselesaan orang jemaah lain kan. Kita pun nak memberikan kemudahan kepada semua orang. Jadi kalau tak nak letak kat belakang rak, letaklah dalam kereta kan. Letak dalam kereta. Ataupun kadang-kadang ada masjid dan surau, ada masjid khususnya lah, dia pun ada kita panggil locker. Dia sediakan locker. Itu pun satu inisiatif yang baik juga. Setengah masjid dan surau ada buat letak locker. Jadi subhanallah sahabat-sahabat, kita cubalah fikir yang sehabis baiklah untuk melakukan ibadah kita ni. Kita orang yang mementingkan ibadat ni, insyaAllah dia akan cuba sedaya upaya sentiasa memikirkan macam mana cara untuk mempermudahkan dia khusyuk dalam solat, mempermudahkan dia mendapatkan kesempurnaan solat. Contoh macam kalau kita nak datang khusyuk dalam solat, selain kita pergi majlis ilmu, kita fahamkan bacaan dalam solat, kita hafal, ya, selain kita adanya ilmu dan sebagainya, pun kita mungkin kita wangikan telekung kita. Kan, supaya kita rasa selesa. Kita wangikan sejadah kita. Supaya kita rasa selesa nak bertafakur lama, duduk lama. Itu antara cara-cara orang yang mementingkan ibadah ni. Mementingkan kesempurnaan dalam ibadah. Sama juga dalam kadang-kadang kita ni orang perempuan ni, salah satu benda yang kita suka adalah barang kemas. Kan, barang kemas ni. Kadang-kadang ada orang pakai sampailah ke siku ni barang kemas ni. Jadi macam mana wuduk kita tu? Mungkin payah nak, kita pakai cincin pun kita kena, masa nak ambil wuduk tu, kita pusing-pusingkan supaya apa? Supaya air tu mengalir. Tak menghalang, cincin itu tidak menghalang air itu mengalir. Ini kan pula pakai sampai ke lengan, pakai sampai segedebuk macam tu, ketat pula.
macam mana nak ambil uduk tu kan. Dari sudut air mengalir tu. Kalau mengalir tak ada masalah. Saya pun tak tahu mengalir ke tak mengalir. Sebab saya pun tak pernah pakai begitu. Tapi kalau kita benar-benar memikirkan kemudahan nanti nak sekejap lagi nak solat ni. Takkan nak pakai makeup tebal-tebal ni nanti nak solat. Nak singgah solat. Betul tak sahabat-sahabat? Kita orang perempuan ni ujiannya itulah. Satu hawa nafsu yang kita suka ni adalah kecantikan. Kan? Subhanallah. Jadi kita pun tahu nanti sekejap lagi nak solat. Jadi kita bawa makeup remover. Mudah. Maksudnya apa? Maknanya orang-orang yang memikirkan itu adalah orang-orang yang menitik beratkan tentang ibadahnya. Dia fikirkan macam mana cara nak bagi dia mudah untuk melakukan ibadah. Betul tak sahabat-sahabat? Kalau setuju, komen setuju. Kalau setuju, komen setuju. Kan? Kita akan cuba sedaya upaya memikirkan macam mana nak memudahkan untuk kita mendirikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau nak travel, mungkin bawa telekon travel. Tak bawa ihab berat-berat. Sekarang pun telekon travel ada, cuma kadang-kadang ada yang jarang, kena hati-hatilah. Kena tengok. Kalau jarang, kita pastikan kita pakai tudung kat dalam lah. Hanya senyap telekon itu sebagai alas saja, sebagai satu lapisan yang kedua untuk kita menutup aurat dengan lebih sempurna. Sebab ada telekon-telekon travel pun ada yang had jarang. Kan ada yang sampai boleh nampak bila pakai nampak rambut kan. Sebab terlalu jarang. Boleh tembus rambut-rambut kita. Benda-benda macam tu kita kena fikirkan. Kalau kita memang menitik beratkan soalan ibadat, selagi saya ulang, sekiranya kamu menitik beratkan soalan ibadat, kamu akan fikirkan apa saja alternatif dan cara walaupun sekecil-kecil perkara agar ia mendatangkan kemudahan dan kesempurnaan dalam kamu mendirikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik. Okey, yang afdal penuhkan saf kanan ke penuhkan saf kiri? Kan? Yang afdal penuhkan saf kanan ke penuhkan saf kiri? Okey. Yang afdal adalah penuhkan saf di sebelah kanan. Penuhkan saf di sebelah kanan. Okey, cuma kalaulah dah mula solat tiba-tiba dia yang baru datang ni, dia makmum masbuk ni. Kita panggil makmum masbuk. Makmum terbagi pada dua, makmum masbuk, makmum mauquf. Itu pun satu bab lain lagi. Nanti kita belajar insya-Allah kalau ada Allah rezekikan ya. Makmum, dia makmum. Jadi saf dah penuh dah. Baris yang memang dah ada jemaah memang dah penuh, semua dah penuh. Jadi dia ni nak masuk kat mana ni? Kan? Dia yang makmum yang baru datang, yang mungkin baru ambil uduk, baru selesai semua tu, nak masuk di mana? Dia mulakan daripada tengah. Sahabat-sahabat. Ini kalau dah start solat. Tapi kalau belum start solat, dalam keadaan kamu nak merapatkan saf, penuhkan, rapatkan afdalnya di bahagian kanan. Semua rapat ke kanan. Sebab kalau semua nak rapat ke tengah, waktu belum mula solat, jadi macam mana orang lain, saya ni tengah ke, tidak ke, seorang masuk ke kiri, seorang masuk ke kanan, adalah keliru. Jadi selaras, subhanallah, semua bila belum mula solat, rapatkan ke kanan. Cuma yang tadi tu, situasi tadi, kalaulah ada makmum yang dah mula solat, kemudian saf pula, yang sedia ada jemaah yang sedang solat tu semua dah penuh, dah tak boleh nak masuk lagi, dia mulakan daripada tengah. Daripada tengah, bukan tenah. Tengah, kan? Jadi subhanallah. Ya, puasa-puasa ni tersyashul-syashul, ya. Okey tak sahabat-sahabat? Jelas tak? Kalau jelas, komen jelas. Kalau jelas, komen jelas. Yang terbaru ni, kat TikTok yang berzip boleh buka buat macam khimar, kain tak jarang. Oh ya, Masya Allah ni. Puan Hamizah kita kata bagi cadangan. Yang terbaru ada kat TikTok. Yang berzip boleh buka buat macam khimar, kain tak jarang. Oh bagus ni, boleh share ni. Saya pun nak tahulah. Puan Hamizah boleh DM saya ya, insyaAllah. Okey. Okey, sahabat-sahabat. Masya Allah kan. Belajar sesuatu tak hari ni? Bawa anak kecil duduk depan macam mana Ustazah? Puan Jijah mungkin baru masuk live kot. Saya dah bincang dah tadi bab ni. Tak ada istilah, saya ringkaskanlah, tak ada istilah putus saf. Sekiranya anak tersebut dah boleh tahu tata tertib dan adab ketika solat. Jadi tak ada masalah dia sebaris saf dengan dewasa. Okey? Wallahu ta'ala alam. Ni pun sama Puan Nizka tadi saya dah sebutkan tentang ini ya. Betul, saya bawa mini sejadah sapu minyak wangi Raudah. Masya Allah, bagus-bagus kan. Betul, kita bila sujud tu wangi kan. Masya Allah, kita bila solat dekat Raudah dekat Madinah tu, oh subhanallah, menangis kita kan, subhanallah. Jadi kita pun kenalah cari tempat, cari
pemakaian solat kita yang selesa. Kan? Orang yang menitik beratkan bab ibadah ni dia akan cuba menyempurnakan dari pelbagai sudut keselesaan untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Kan? Kadang-kadang kita ni bila jumpa orang-orang, bila jumpa dengan bakal mak mertua, bila mak mertua datang merisik, ataupun kita nak minta kerja, kita mesti pakai pakaian yang paling cantik sekali. Betul tak? Cuba kita throwback balik lah. Kalau yang dah berkahwin lah. Kalau yang belum berkahwin, cuba fikir-fikir. Kalau nanti bakal mak mertua nak datang merisik kita kan, kita akan pakai baju apa? Kita akan pakai baju yang kita masak selalu ke? Kan bau bawang tu? Tak kan? Kita akan pakai baju yang terbaik sekali. Ataupun kalau kita nak minta kerja, kita pun akan pakai yang terbaik sekali. Be presentable. Tapi kenapa dengan Tuhan ya, yang kita menghadap Allah, nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat kita ni, kenapa kita ala kadar je? Ya, kita bawa jumpa Allah dengan bau-bau bawangnya, ya, dengan keadaan telekung bertahilalatnya, ya, telekung yang tak pernah tukar, tak pernah basuh. Allahu Akbar. Satu-satu itulah telekung dia. Itulah telekung kat rumah, itulah telekung bawa travel, itulah telekung pergi office, itulah telekung itu, telekung ini. Perbanyakkanlah beberapa helai telekung ni, subhanallah, supaya kita ini mudah kalau telekung tu basuh, kita pakai telekung ni. Kan? Subhanallah. Jangan sayang. Sahabat-sahabat kita dengan Allah ni, subhanallah, jangan berkira. Kita nak beribadah kepada Allah ni, jangan kita berkira. Kan? Kadang-kadang ada orang yang sejenis telekung yang hak lawa-lawa tu, simpan dekat laci, simpan dekat almari. Telekung hak buruk-buruk lah. Dia kata apa, sayang, nantilah tunggulah dah koyak ke, dah apa ke. Allahu Akbar. Tapi telekung hak lawa-lawa tu, telekung branded-branded tu bila nak pakainya? Katanya nantilah nak pergi umrah sekali lagi, nanti baru pakai. Allahu Akbar. Itu kalau sempat lah pergi umrah sekali lagi, alhamdulillah. Tapi kalaulah ajal datang dulu sebelum pergi umrah yang seterusnya, bagaimana? Allahu Akbar. Allah Ustazah, sentaklah Ustazah. Ya, nak bagi sedar ni. Jangan sayanglah. Nanti dah tak apa baik, kita ganti lagi. Allah gantikan lagi rezeki yang baik. Dengan syarat kita cuba nak presentable dan cuba nak dalam keadaan sesempurnanya untuk kita ini melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Subhanallah. Ya, telekung yang dah tak apa nak baik tu, kita infak lah, sedekah. Sebaiknya infak sedekah yang baik-baik lah. Cuma telekung tu boleh pakai. Cuma mungkin dah longgar kat muka kita ke, dah longgar kat pinggang kita ke, kan? Jadi kita sedekah dekat R&R ataupun dekat surau-surau Petronas, kan? Tapi bagi wangi dululah. Itu pun satu juga tu. Kena, Ustazah sampai sedetail tu, Ustazah bagi tahu. Ya, sampai sedetail tu kena khabar. Kadang-kadang ada yang tak tahu, ada yang tak faham, kan? Subhanallah. Okay, jadi pergi tarawih, telekung wangi-wangi, cantik-cantik telekung. Kan? Tapi jangan tabarus pula kan. Jangan sampai orang sampai tak khusyuk solat tengok pula kan. Telekung yang bersih, yang suci, ya, yang indah, ya, untuk kita selesa nak melakukan ibadah kepada Allah SWT, dan kita pun lebih khusyuk lah kan. Bila wangi, selesa, kita pun nak duduk lama. Ya, berbanding kalau macam, yelah, sahabat-sahabat, kalau kita pakai telekung kat R&R kan, saya tak sebut R&R mana-mana lah ya, general lah. Kalau kita pakai telekung kat R&R, sahabat-sahabat boleh tak duduk solat lama? Cuba komen, boleh tak solat lama? Bertahan tak? Bertahan tak? Bertahan atau tidak? Cuba komen. Cuba komen. Ustazah orang mana? Saya orang Selangor. Betul, jangan sayang pakai, jangan malas basuh, jangan kedekut nak beli telekung lebih, asalkan pakai. Ya betul, asalkan pakai. Ataupun sedekah lagi bila orang tu pakai, mengalir pahala. Mengalir sama pahala sepanjang dia melakukan ibadah dengan telekung yang kita sedekahkan. Dengan syarat kita kena ikhlas lah. Jangan kita nak minta balik balasan. Dia tak bagi pun aku apa-apa. Aku dah bagi telekung. Itu lain pula. Takut menghakis kebaikan kita, ibadah yang kita lakukan tu kan, kebaikan kita tu. Betul Ustazah, ya. Pakai je dapat barakah. Ya, betul sahabat-sahabat kan. Kenapa duk simpan-simpan yang cantik-cantik tu? Kita pakailah yang terbaik, yang cantik sekali. Kita nak raya pun kita pakai cantik-cantik, lawa-lawa. Ini nak menghadap Allah, kita pakai biasa-biasa je. Kita pakai asal ada, asal tutup je. Janganlah gitu. Kan? Janganlah gitu. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya jarang guna telekung R&R. Jarang pakai di toilet you. Tak pernah pakai orang punya, lebih suka bawa sendiri. Bagus, Masya Allah. Masya Allah ya. Oh, tak pernah pakai biasanya. Ya, adik dah pernah pakai, terpaksa tahan nafas. Masya Allah kan. Ustazah ni adik-beradik Saifullah Rozli. Ya, betul. Saya adiknya kepada Saifullah Rozli. Macam mana kenal? Cikgu besi, cikgu sekolah ya.
Bawa telekung sendiri, Alhamdulillah. Lebih selesa lah kan, lebih selesa. Cuma kena rajin bersihkan lah. Rajin bersih-bersihkan, renew kan, wangi-wangikan, okay? Supaya tidaklah wajib. Jadi supaya kita nak datangkan rasa selesa dan insya-Allah saya tak langsung boleh membawa untuk kita ini rasa khusyuk dalam solat. Okay? Ampunlah kalau pakai tekawarin Puan Ida kata. Masya Allah ya. Okay? Baik. Saya lebih selesa pakai jubah dan tudung yang terus boleh bawa solat. Masya Allah. Saya pun sama. Puan Hana Uthman, dressmaker. Masya Allah. Bagusnya dressmaker. Buat dress je. Kita follow lah. Saya follow back. Betul. Saya pun sama. Sejenis yang Alhamdulillah lah. Bila kita nak mudahkan ni, untuk kita ibadah ni, kita pakai jubah dan pakai tudung. Yang mudah selesa pergerakan dan sebagainya. Kan? Yang penting bila kita nak solat tu dalam keadaan pakaian kita suci. Kadang saya tinggalkan telekung yang saya pakai di RR atau muat telekung bersih. Bagus. Alhamdulillah, bagus. Ya, telekung biarlah sentiasa bertukar. Kalau saya sendiri, seminggu je saya kadang-kadang dalam seminggu je saya dah tak berapa selesa dah. Sebab kita ni, subhanallah, bila kita solat dalam sehari 5 waktu. Kan 5 waktu. Jadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi dia bukan pakaian kita yang kita pakai sehari pun kita tukar terus. Kadang-kadang kita pakai setengah hari pun kita tukar. Kan ini kan pula telekung ni. Kalau dah dalam seminggu tu pun, kalau saya sendiri seminggu lah. Saya letakkan syarat seminggu dah kena basuh. Seminggu dah kena renew. Kalau sebulan tu dah tak tahan dah sebab mungkin bau dah tak berapa selesa lah. Sebab kita ni manusia ni adanya mengeluarkan kelenjar-kelenjar peluh. Kan cantik lah macam mana pun. Ya, princess lah kamu macam mana pun. Tapi kalau kamu tak jaga kebersihan. Kan busuk tetap busuk. Betul tak sahabat-sahabat? Ya, cantiklah macam mana pun kan. Subhanallah, orang perempuan ni memang sukakan kecantikan kan. Hakikatnya cantiklah macam mana sekalipun, tapi kalau tak jaga bab kebersihan, bab taharah, bab bersuci ni. Dalam kitab fiqh pun perkara pertama sekali yang diajarkan adalah bab fiqh ni. Dalam kitab fiqh ni perkara pertama sekali yang diajarkan adalah bab taharah, bab bersuci. Bab kebersihan ni, subhanallah. Sebelum diajar bab solat, subhanallah. Jadi sebab apa? La tuqbalu solat bighairi tuhur. Tidak diterima solat tanpa bersuci. Bersuci itu pun terbagi pada dua lah. Bersuci daripada hadas dan bersuci daripada najis, kotoran. Benda-benda macam ni nanti kalau ada peluang dan ruang kita bincangkan di usrah masa akan datang. Berkaitan dengan bab taharah ya. Kalau saya pergi solat tarawih pakai baju yang cantik dan bersih. Ya betul. Puan Amy, banyak telekung murah kat TikTok. Betul. Saya setuju. Cuma kena semak dari sudut kejarangannya. Kejarangannya ya. Sebab saya ada beli juga. Sebab saya pun secara tak langsung kadang-kadang dia teracun lah juga kan. Nak buat macam mana, kita memang suka telekung kan. Subhanallah. Dan itu pun satu, bila kita renew, ada benda yang kita tak pakai, kita sedekah lah. Kan? Kalau ada orang maid ke helper ke datang ke rumah kita kan sebagainya, kita sedekah benda yang kita dah tak pakai. Dalam sama kita nak renew benda-benda yang baru kan, dari sudut pakaian ke tudung ke kan. Jadi subhanallah, semua itu akan dihisap oleh Allah SWT kan. Jadi telekung ni pun samalah, kita rasa nak renew kan. Jadi ada juga telekung yang saya beli kat TikTok yang jarang. Jadi saya kena bagi tahu juga ni, ada telekung yang jarang. Saya tak nak bagi tahu lah brand apa, tapi jarang. Jarang tu bila kita tak pakai scarf tahu kan, anak tudung kan. Kalau kita tak pakai anak tudung, rambut kita tu boleh tembus. Nak tahu boleh tembus ke tak, sahabat-sahabat rasa bahagian belakang ni bila kita pegang, rasa tajam tak? Rasa tajam tu maksudnya rambut tu terkeluar. Maknanya kain tu jarang. Saya kalau beli telekung, saya suka yang dia ada 2 lapis di bahagian muka tu. Kita panggil apa ya? Saya tak berapa pandai jahit, jadi saya tak tahu istilah-istilah tu. Sahabat-sahabat faham kan maksud saya kan? Telekung yang ada jahitan kedua di bahagian muka. Dia tak jahit double layer setiap sampai pada atas ke bawah. Dia jahit double layer tu bahagian muka saja. Cuba komen. Dia panggil apa tu ya? Saya pun lupa. Lining yang kita panggil ya. Atlas dalam telekung. 2 layer. 2 layer di bahagian muka. Di bahagian muka ni. Sebab masalah kita ni takut rambut kita ni. Kan kadang-kadang kita bila nak solat ni, kita di rumah, kita nak ambil scarf tu, kadang-kadang kita tak tahu letak di mana-mana kan. Sebab scarf tu kecil. Nak ambil pula kadang-kadang laci scarf kat atas.
Jadi kita nak telekung yang kalau boleh, dia tidaklah jarang. Betul tak sahabat-sahabat? Yang kalau tak pakai scarf pun boleh, tak tembus pun. Tak jarang. Jadi nak cari telekung yang macam tu. Saya suka telekung yang macam tu lah. So kena tengok juga, beli dekat TikTok memang murah. Tapi kena tengok. Jarang tak jarang. Kalau jarang, pakai scarf lah. Pakai inner. Pakai inner sebab dia nak bahagian leher kan. Kadang jarang sampai dapat leher. Okay, pakai inner. Benda-benda macam tu pun kena fikirkan. Bab telekung ni saya ada post dekat saya punya kita panggil apa? Timeline ni. Saya ni kurang sikit nama-nama istilah TikTok ni kan. Panggil apa ya? Saya punya profile lah. Profile. Masya-Allah ya. Kat profile ada bab telekung ni. Permasalahan bab telekung jarang. Bab telekung terbuka bawah. Saya dah ada, saya pin di bahagian profile saya, boleh tengok sahabat-sahabat. Pakai anak tunung ninja. Betul kan? Ustazah, kalau pakai purdah time solat sah ke tidak? Okay, kalau ikutkan bila kita solat tak boleh tutup muka. Okay? Bagi yang elok-elok, betul, subhanallah. Yang bagus Siti Khadijah. Masya Allah. Dah ada orang promote ni. Dia tak nafikan lah. Saya memang tak nafikan. Brand Siti Khadijah ni memang sangat kualiti lah. Sangat-sangat kualiti. Cuma harga dia telah alio jugalah kita kan. Kan? Sebaiknya mungkin sekurang-kurangnya ada satu koleksi kan. Satu koleksi yang brand Siti Khadijah. Ataupun yang seumpama. Telekung hikmah pun saya pernah pakai. Best juga. Saya dah promote lah pula. Ustazah jangan saya. Takut saya teracun. Itulah sebab saya pun teracun, jadi saya racun orang lain ya. Masya Allah. Tak pasal-pasal add to cart ya. Masya Allah. Siti Khadijah sejuk kainnya, ya betul. Ya, Siti Khadijah kena taja live kita ni. Sebab ramai yang mempromosikannya. Saya suka telekung one piece. Ya, senang sarung, betul. Ni, isu bab telekung two pieces tu, boleh tengok dekat profil saya ya. Senang sarung je, ya. Masya Allah ya. Tag cepat. Masya Allah, ramai ni bagi feedback telekung SK ni. Masya Allah, Masya Allah. Belilah Along. Masya Allah. Memang cantik tapi sekarang ni harga kayangan. Itulah. Biasanya dia buat promo bila ya? Saya pun tak tahu. Siapa tahu? Biasanya SK buat promo bila? Saya kalau boleh nak juga kejar tu. Memang suka material dia kan. Sejuk kain, ketebalan dia, jahitan dia. Memang kemas. Masya Allah, sangat kualiti. Cuma harga tu kita telah liur sikit kan. Gitulah. Nak raya dapat murah sikit. Oh ya ke? Nak raya dapat murah ya? Kedai Oren kadang escape. Dekat kedai Oren. Penerajan tengok TikTok. Okey. Betul, kain tebal tapi sejuk. Saya akan iklan kalau buat promo. Puan ni ke? Dropship ke? Ataupun agent. Sebelum Ramadan itu ada, Masya Allah. Itulah, terlepaslah agaknya tu ya. Ada rupa, ada harga Ustaz saya. Terbaik, tepat sekali Puan Jamilah Osman. Ada rupa, ada harganya. Ustazah, kalau pakai telekung jarang, kita solat dalam bilik pun tak boleh ya. Pakai telekung jarang, tak boleh lah. Kan? Telekung jarang nampak tangan. Nampak aurat. Kan? Jadi, jangan jarang. Okay? Jangan jarang. Satu family pakai telekung Siti Khadijah. Masya Allah. Alhamdulillah, murah rezeki puan. Okay? Kalau ada yang nak taja, bolehlah DM ya. Sempat lagi tu ya, sambil menyelam, minum air. Tak minum air, puasa. Saya puasa ya. Ini saim, insyaAllah. Okay, jadi saya kira cukuplah dulu sekadar itu saja usrah kita pada hari ini. Boleh sahabat-sahabat? Orang lelaki pun dah balik solat Jumaat ni. Jadi usrah wanita kita selesai untuk siri yang kali ini. Saya cubalah berusaha. Cuba berusaha. Kalau Allah qadar, Allah izinkan. Buat lagi usrah. Cuma saya sedang dalam fasa menyusun jadual. InsyaAllah akan buat kelas pengajian online di TikTok ni. Pada setiap hari biasa. Sesi petang. Hari biasa sesi petang. Kecuali ada hari Rabu agaknya. Nanti saya akan tengok balik jadual saya yang disusunkan oleh admin saya kan. Subhanallah. Sesi petang. InsyaAllah.
Hari biasa. Kalau bulan Ramadan ni, mungkin kita pilih pukul 2 lah. Pukul 2 atau 3. Sebab mungkin pukul 4 kita nak start masak kan. Jadi pukul 2 atau 3. Cuma hari bukan bulan Ramadan nanti, mungkin kita akan mula dalam pukul 3 ataupun 3 hingga 4 macam tu lah. Itu yang saya dalam planning penyusunan jadual yang terbaru saya, insyaAllah. Apa-apa pun sahabat-sahabat, terima kasih banyak-banyak kepada yang bersama-sama dalam menonton live ni daripada awal sampai akhir untuk sama-sama kita belajar, ya, menambahkan ilmu pengetahuan kita, insya-Allah. Bukan untuk perempuan je, khusus buat diri saya pastinya yang bercakap ni, pastinya, ya, agar sama-sama kita dapat memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita. Yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan, kekurangan, kekhilafan datang daripada diri saya sendiri, selaku manusia biasa yang tak lari daripada melakukan salah dan khilaf. Ya, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Selamat menyambut bulan Ramadan, selamat berpuasa, dan selamat, moga-moga Allah qadarkan untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sihat wal afiah sepanjang menjalani ibadah puasa. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballaghna ila lailatul qadr wa ibadatan fiha. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan ini dan pertemukan kami, rezekikan kami. Warzuqna ila lailatul qadr, rezekikan kami untuk bertemu dengan malam al-qadar, malam Lailatul Qadar. Wa ibadatan fiha, dan rezekikan kami beribadah pada malam. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Sekian saja daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat beramal, selamat beristirahat.